Tadi makcik tu beritahu ada durian lah. Ada. Berapa? Satu raga tu 45. Okey, kita lock 45. Sebab tadi saya dengar macam 40. Saya pun dengar 40 juga. Saya dengar 45. So, RM5 mencik tambah air. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia, salam satu hutan, salam Alam fauna. salam flora dan fauna. Ya, ini kita dekat Lenggong kan. Apa nama tempat ni? Apa kuak? Tadi kuak bilik apa tu aku tengok baca. Kuak Hill. Kuak Hill. Kot. Dia kuak kuak. Tak, dia campsite ni sebenarnya baru dibuka. Oh, patutlah. Kuak Hill tu dia glamping. Yang depan. Laluan lain lah, Oh. bukan sini. Sini baru dibuka. So, owner tu bagi tahu tadi, uniknya tempat ni dia lembah pertengahan antara Bajaran Titiwangsa dengan apa benda tadi lupa dah dia beritahu. Sebab tu kalau rasa dia punya berangin sejuk, macam hembrand sikit kan. Tadi pun beritahu kalau tengok orang kapek sepagi ada kat atas. Ya, kat atas tu. Boleh try. Di sendirian boleh tapi orang punya. Ada bagi tahu tadi. Tadi makcik tu beritahu ada durian lah. Ada. Berapa? Boleh ambil free je lah. Bayar satu raga tu 45. Okey, kita lock 45. Sebab tadi saya dengar macam 40. Saya pun dengar 40 juga. Saya dengar 45. Okey. So, RM5 mencik tambah air. Dah so salah. Ya. Mesti bayar ah. Okey. Jangan. Kita makan lah. So sebab apa kita tone down sikit. Sebab kita sekarang ni menikmati suasana malam dekat hutan. Yes. Cuma malam ni kita tak boleh nak tunjuk view dia. Yelah tak nampak. View dia cantik. Bagi Iman ni antara campsite yang Alhamdulillah, campsite yang Iman suka lah. First sampai Iman tengok dia set up tempat letak kemah apa semua kan. Antara campsite yang paling best lah selepas camp Sungai Pau, Cameron Highland. Oh, tak ada. Kata nak plan ke situ kan. Ya, Penuh. semua penuh. So, kalau tak bukan kat sini juga, kita nak plan dekat Simpang Pulai. Oh ya. Geng-geng kita dah pernah pergi situ. Ya, itu saya pilih tu. Ya, so sini maksudnya pilihan terakhir dan tak sangka pula ini pilihan terbaik. Yang ni syok. View dia memang best. So, kami terus je nak tunjuk view sebenarnya, cuma malam kan. Ya. Kita sampai pun dah lewat tadi. Kita tempat mungkin esok satu game esok. Kita buat lain pula. InsyaAllah. Malam ni kita nak Santai. sebab kali ni ride aku nak kereta. So depa yang ride. Yes, so at least adalah nak bawa orang lain senang lah sebab jadi bawa kereta kan. Yang ni pun kita just test record je sembang random. Kalau video ni keluar tu kira kami cak okeylah push lah kata. Maksud dia editor dah tengok okey lah benda tu kan. Sebab kita pun equipment kita tak cukup. Yes. Bang tinggal juga. Bang tinggal. So ni kita pakai kamera yang kita pakai audio direct kepada Direct kamera lah, ke pakai kamera. mic ni. Bawa mic yang standard kita pakai tu tapi adalah barang adapter dia tu kita tak bawa. Tinggal. penghubung dia tak bawa. Yes, penghubung dia. Ada Itu yang tak boleh nak terhubung. Kalau depa boleh tengok kamera nampak kat belakang. Nampak pokok tu bergoyang-goyang. Tu angin dia lembut, dia datang sejuk ke. Pokok apa cantik kan? Dia macam pokok kat kamera Pokok ni. hiasan. Pokok hiasan tu kan dia banyak kat halaman. Pendengaran geng-geng yang pergi dia runcit beli barang. Ya. Sebab jauh lah asal pergi dia runcit. Jauh masuk dalam. Walaupun tadi musik kita dia nak. Cik Man tak expect setinggi ni tau. Tadi dia macam Sebab Vespa Cik Man setting dia dengan Vespa tu nak slop lah. Tapi dia meja dia kecil lagi tu. Vespa Cik Man setting dia touring untuk jalan jauh, highway lah. Dia tak susah untuk panjat bukit ni. So bila panjat bukit akan ada problem minyak berlebihan lah. Dia jadi overflow lah. Tadi memang try buat buang minyak apa semua, setting balik roket dia, pasang balik dia overflow balik. So macam aku dah tak nak penat apa semua, nak buka kamera apa semua lagi kan. esok lah. Buka balik Dia gelap tak nampak. gelap. Kita dah orang cakap apa? Dah berlemoy dah. Pacak kemah lagi kan. So, alhamdulillah kita pacak kemah pun
Semuanya berjalan lancar. Yeah. Alhamdulillah. Flysheet ni pun kita Alhamdulillah memberi kerjasama yang baik. Harap-harap kata angin kuat lah malam ni. Tapi yang rasa kita ni terselamat daripada angin lintang sebab kita di lembah ada dia turun tentu antara dua bukit kan. Sebelahnya pokok tinggi kan. Sebab tu kalau perasaan angin dia lembut je. Nampak kat belakang tu. Betul. Cumanya kita kekurangan satu benda ni. Sejuk, angin sepoi-sepoi macam ni. Kalau ada kopi panas memang Esok Kita- pagi saya rasa mungkin ada sebab tukang buat kopi tu barista Toki Mr. Kopi ada datang. baru settle pacak kemah. Ya, sebab dia datang family. Yeah. Kemah dia paling besar kat sini. Betul. Tu dah ambil masa lah. Banyak loading barang. Cumanya tadi kalau ikutkan plan ni Cik Di tak main. Ya. So last minute Cik Di cakap main. Kalau Cik Man tak awal sikit, kita boleh set up barang untuk masak. Dapur gas apa semua memang ada je benda-benda tu kan. Cuma tadi pun kita dah rushing kan. Betul. Bila rushing ni kita bergantung harap pada Toki Mr. Kopi lah. So biasa memang dia antara orang yang kalau camping Diikut memang barang paling lengkap lah. Paling lengkap. Sebab dia family kan, bawa family dan dia bawa kereta besar. yes. Dia confirm lah akan pastikan benda tu ada sebab untuk anak dalam makanan. Kali ni tukang kemeh lah. Yang paling best pagi-pagi mesti ada kopi Vietnam lah. Kopi Vietnam Wajib. terbaik ya. Cik Man pernah minum lah. Aku try balik tempat ni. Memang tak boleh fight Mr. Kopi ni. Yang tadi saya bagi pun still tak boleh kan. Tak boleh. Yang hang bagi tadi, maksud dia itu kopi dia ada juga kelebihan dia. Dia kopi yang jenis tapi yang boleh hilangkan harga apa faham tak? Main masuk bawa main ya. Soft. Masuk. Oh, wait. Apa rekod Good. Ni Bob. Kita punya Runner kita. Joki kita. Joki kita. Ada yang. Ada TS. Yang tu TOI ha. ni tengok ni PI tiga. Dengan depo ni. TS. Okey. Ada TS saya. Order kat food tadi. Dia dah tahu. Jangan silap lah. Yang ni bukan beli Shoki. Yang Dolah call tadi. Dah buat kedai dah. Berapa kat 10 minit. Kalau Tasir Aban tu Oh, sebelah dah. Sebelah dah. DIY dengan Dalam segi fresh. Oh, yang tu lah. Opok je dia kerupa. Tak apa. Hotel dalam tu kot. Mana masuk sini? Jangan rakam ni. Tengah makan ni. Jangan rakam ni. Tunjuk muka sikit. Tak ada hadir. Dir. Main sembang sekali. Main duduk. Kita boleh duduk orang main. Sembang. Ini ayam dah. Bawah game bateri. Ada bagai-bagai. Tengok baju legend. Pok yang tu conde. Kau. Dan Natal inilah Ingat dah saja. sepupu Arab nada rasa. Kan. Dia bagi tahu tadi. Jarak depan nak beli barang ni 5 km. Pok yang macam conde. Wow. 5 km punya perjalanan. Guys. Tapi benda-benda macam ni kalau duduk dalam hutan boleh dimaafkan lah. Walaupun dia terpenyet, dia punya fizikal dia dah berubah tapi rasa dia tetap sama kan. Dia tak berubah kan. Dia tak ada campuran. Yeah. Yang ni penting. Ini penting. Ini penting. Sejuk je ni kan. Tapi kita tak ada kopi panas kan. Sabar. Abang baju belah dah buka baju. Cantik. Memang order tadi Dolah call order teh ais 3. Saya dengan Dolah. Tapi yang ni put tadi ni. Tak boleh. Put. Semua ada kat put. Okay. Takut tak ada. Sewa saya nanti. Apa mandi dah? Mandi dah ha. Ui, ampun. Kolam. Tidak Boleh sini. Kolam esok pagi lah. Tapi Ada kolam lah ni. Jangan nanti bebet kecil ni. Takut bebet hilang nanti. Tak apa, tak ada apa. Jadi lah. Takut ada ni. Tengok orang rekod. Berapa total bok? Tak payah ni semua pakai duit Fazrul ni. Okey. Oh Tapi masih. apa ingat ke? Ha? Ingat harga? Lebih kurang yang ni pun 4 yang lebih ni. Taklah harga anggaran Ni tu. 28. Ayat apa dah? Oh ingat. Okey. Ingat abang tak puas lah. tengah goyang ni. Mau nak doa yang baik-baik. Aduh. Ayat aku dah. Ayat aku. Ayat apa? Cuma main ni bukan Teh isteri. Tadi kat put. Apa ah? Tak ah. Cara untuk nak melekat. Saya bang tu juga. Kalau pun nanti dia pick up lain kan. Okay. Ini kita punya dinner malam ni. Kebetulan malam ni kira special juga untuk Yaman. Semua buat gaya macam nak minum banyak ni tadi. Malam ni special juga untuk Yaman sebab Yaman camping dengan anak.
Betul. Ni pun tak plan lah ke last Hujan. plan. Last minute. Sa- Hujan tak apa, kita ada fly sheet. Meh, hujan meh. Hujan ni apa, canvas tu tarik meh. Hujan. Poket ke apa? Poket. Tak makan tu. Poket ke apa? Iya. Canvas tu tarik bawah ni meh. Sebab kan kemungkinan kalau kata video ni keluar nanti, video ni akan keluar selepas settle FIFA. Cik Man predict siapa menang? Ayo. Sekejap je. Nak abang rokok. Nah. Dah macam kedai runcit dah aku ni. Kalau nak predict siapa menang tu bagi mak agak susah. So kalau tanya Cik Man harapkan siapa menang? Okey, aku boleh jawab. Okey. Cik Man ni selalu sokong tim yang orang kata underdog lah. Yang bukan favourite lah. Cik Man mengharapkan Norway menang lah. Kalau first team aku Japan, tapi Japan dah keluar dah. Ya, siap kan. Ambil roti. Ada bentuk. Nak Cik Man bentukkan 4 segi balik kau? Boleh lah, tapi bekas tangan Cik Man. Ha? Kita nak ambil sendiri. Ambil sendiri. Ni dia unik ni. Jamil nak roti meh? Roti tak? Mulut kentut. Ada TS saya. Teh ais. Lupa beli ni. Lepas salah beli. Cuba kita tong-tong ni. Ni yang ni boleh ni. Kat mana? Lepas salah information. So ini roti berbentuk apa, diamond ni. Nampak memang busy kan. Bukan roti sudut cup. Ni bukan sudut cup. So ni kita punya dinner lah. Ini pun alhamdulillah sedap lah roti ni, bismillah. Tapi kalau menang perjalanan dia kena menang dengan England Ya. dan kemungkinan kalau final mungkin Argentina. Kemungkinan lah. Tapi aku tak mau. Argentina aku tak mau. Kalau dari segi atas kertas, dari segi yang cakap atas kertas performance tu nampak Argentina, kan, sebab macam malam ni Belgium dengan France Spain pun perform juga. Spain dengan Belgium ni memang dia 50-50 lah peluang dia pun. Tapi kalau siapa menang akan Cuma kalau hang tanya Cik Man favourite, Cik Man antara dua tim tu aku memilih ke Belgium lah. Sebab Cik Man ada alasan Cik Man kenapa Cik Man Norway dengan Belgium lah. okey. Sebab kat situ ada Legend City lah kat Belgium, Kevin De Bruyne. Okey. Saya tak tahu sebab bola, saya tak tahu tu. Dekat Norway sebab ada striker City lah. Norway. Haaland lah. Haaland. Kita sebut Haaland. Haaland. Helen. Helium. Helen. Haaland. Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling pula dah. Erling Haaland. Jadi memang lebih cenderung ke situ lah. Mungkin juga orang terfikir macam Cik Man ni City, tokong City sebab duit Arab tak. Sebelum ni City pun duit Arab. Sebab Arab yang beli. Bukan Arab nada rasa ke sepupu dia tau. Arab ni lah apa, Pak Arab lah. Pak Arab lah senang cerita kan. Orang kaya kan, Pak Arab kan kaya. So dia beli tim Manchester City tu. Cerita dia kenapa Cik Man boleh sokong Manchester City. Sebelum ni Cik Man tak sokong mana-mana tim EPL. Okey. Masa tu sebab Liga Malaysia tengah best time tu. Alright. So memang majoriti kawan-kawan dengan adik Iman memang MU lah. Memang popular lah, kita faham lah MU, Arsenal time tu lah kan. Chelsea, Liverpool kan. So bilanya macam Cik Man ni sifat dia suka sokong yang underdog. So sebelum tu aku tengok Lazio pun ada sebab juga. Sebab Cik Man suka sky blue colour. Okey. First sebab warna. Then macam tercari tim EPL. So aku nak sokong mana, macam MU dah ramai, Liverpool, Chelsea, Arsenal dah ramai, Tottenham, West Ham pun ramai dia punya follower kan. So aku fikir macam aku nak cari tim yang memang tak ramai orang sokong. Kebetulan ketika tu Manchester City tu pemilik dia Perdana Menteri Thailand, Thaksin. Kebetulan. So macam Cik Man rasa macam ada orang Asia, negara jiran kita yang memiliki Manchester City.
tu sokong lah. Dia zaman Craig Bellamy, Stephen Island apa semua dulu kan. Zaman dulu lah. Zaman baju dia tulis apa, Thomas. Okay, Thomas. So just sokong je lah. Time tu orang cakap, benda lah Jack Man. Sokong tim cerai. Tak kisah sebab aku suka kali jersey dia. Lazio dah sky blue, tapi City punya sky blue lagi lawa kali jersey dia. Nampak pun tahu kan West Port Scooter dia semua kali-kali tu kan. Nampak tak? Yeah. Ada dia biru tu lah. So cuma sokong. Kebetulan ingat Jamal lah. Sebelum atau selepas atau ketika tak Shane dia ada problem skandal rasuah apa benda lah dekat Thailand. So mungkin dia hilang jawatan tu. So dia jual lah dekat Pak Rak, tim Manchester City tu. Pak Rak ni memang kaya. Dan Etihad ni company kan. Yes. Okay. So kebetulan Etihad ambil, hang tahu memang banyak duit lah. So memang hang nak build up tim bola, hang perlukan dana. Tidak macam hang nak beli player yang player bintang kan. Betul lah. Yes, kebetulan bila dia beli awal-awal beli tak menjadi pun. Banyak yang pembelian yang tak menjadi. Biasa tim cerai tiba-tiba masuk player yang power kan. Hang nak pay susah. So bila mana dia start dia tukar coach daripada Mark apa benda, Mark Hughes nama susah nak sebut. Dia pergi ke Roberto Mancini selepas 42 tahun kot. City menang EPL dan time to the fight gila-gila dengan MU. Memang epic gila last game lawan QPR. Queen Park Ranger. Ya. Depa beza. Maksud dia last game tu City perlu menang. Tak ingat City perlu menang dan MU perlu menang. Dan akan ada perbezaan gol lah kat situ. Dan game MU habis awal dia lawan Everton tu. Dia pernah menang 1-0. So depa itu yang start epic punya EPL lah. So macam depa tunggu City punya game habis. City dah kena 2 biji dengan QPR. So macam MU mungkin beranggapan depa akan menang. So last minute ni skor 3 biji ni. So epic gila. Dia umpama macam Argentina baru-baru ni lah. Yes, agak comeback lah. Comeback. Faham. Memang epic lah. Start tu dia macam aku rasa macam aku bertuah je lah sokong City dia tiba dia jadi kuat sampai sekarang kan. Tapi orang tak faham benda tu, orang cakap tim dah kuat baru. Sokong duit Pak Arab apa semua. So memang story lah kenapa memang sokong Manchester City. Baru 8 minit. Sembang Lenderman. Kisahnya Baru 8 minit. Oh ya ada aku tadi dan ya. Aku record balik. Apa kalau mesti apa FIFA ni ada nak siapa menang? Aku sejujurnya memang daripada dulu Fran lah. Okay. Tapi hang rasa siapa boleh menang? Itu tadi itu hang nak. Ni hang rasa atas kertas lah. Atas kertas bukan lah. favourite lah. Bukan favourite hang. Norway. Nul cekang lah. Daripada musim dia. Norway padu lah. Semangat berpasukan dia tu. Daripada first England drop bang. Pasal dulu kau England ni kalau ikut dia dulu dia banyak player star tapi tak tahulah kena sumpahan apa dia. Dia macam tak lepi. Dia memang macam dia strong. Dia macam nak pergi dah. Kalau balik nak pergi lah kalau. Dia tak ada climate terus kan. Ya. Tapi Norway nampak tiba-tiba timbul kan. Dulu mana ada. Kalau ikut England ni antara yang ramai pemain bintang ni dalam dia. Ramai. Tim England sekarang. Sekejap. Ni apa ada ambil letter kat sini. Ini letter aku. Kala apa? Ya aku. Buka tengok dulu. Kat sini aku letak tadi. Hai cakap aku Jatuh tu. Letter apa dia? Aladdin lah? Aladdin. Hajat saya. Tadi aku nak lepik dengan rokok. Tak syok lah nampak. Dia memang cover tu. Kali kedua tak ada. First tu kisah. Dia pernah rembat letter aku. Tapi aku panggil balik. Makan hari tu. Minggu. Minggu baru dapat. Tak, letter orang aku punya. Alah cek, ni dia tak nak stiker hang punya. Setelah 2-3 minggu. Lama Malah gaduh. Okey lah.
Dia bagi balik lah. Ya. Okey lah, ada 3 liter. Dan nak pakai gas belambok dah tu. Tak pakai. Nak habis lah. Tak pakai. Dia pakai yang rendam lah. Biar tu bagi balik. Tak guna langsung. Tak guna langsung. Tuan pakai liter. Liter kami ada. Cik, macam mana pakai ride ni? Sebab kan Alhamdulillah. ni kan first time motor hang tu ride ke apa? Ya, first time. So, alhamdulillah berjaya dengan lancar. So, nanti next time aku servis betul-betul baru aku boleh masuk dalam Thailand lah. Nak bawa motor tu pergi Thailand lah. Gimana? Tempat marah lah. Memang kami tu. Tempat-tempat ni tu lah. Tempat lah. Takkan buat barang lagi. Nak cari apa lagi? Apa yang menarik yang hang nak pergi lagi? Hari tu mana sempat pergi explore. So kali ni nak pergi rumah ni, nak explore. Nampak mak aku bawa slow. Tak lah sebab kita pergi 3 hari. Maksudnya Ya. tak sempat nak explore. So kalau kali ni hang nak pergi berapa hari? Dia busuk-busuk 4 hari lah. Busuk-busuk. Sebab apa? Okay. Hari pertama kita pergi ride. Okay, sampai sana apa dah? Masuk homestay apa teman. Hari kedua kita jalan, cari makan. Masuk sana. Hari ketiga tu dah siap lah kita on the way balik lah tu. On the way balik lah tuan. On the way balik hari last tu. So contoh kalau hang kejar lah, hang minta 4 hari. So hang time tu hang boleh relax. Dah hang nak contoh yang hang nak buat ke yang dah pergi tu? Tadi Kan? Tadi yang kata nak explore sebab hang bawa slow. Ni pergi ke kerja pula dah. Salah satu je, salah satu. Ni kan pergi kerja je. Okay. Yang hang cakap hang Jalan-jalan nak lah. explore. Kan Pak Bara tu kan besar. Hari tu pun kita pergi sungai pergi naik terjun pun berapa jam. Tapi itu bukan kat Pak Bara dah. Ya. Nah. Alah, tapi aku tengok macam banyak lagi tempat-tempat yang best kan. Jalan dia pun syok juga. Aku tengok Kalau nak bercerita tentang bawa slow, rasanya macam tak adalah memberi kesan sangat sebab kita bergerak seiring je kan. Kalau hang buat laju sekalipun, memang situ je hang pergi. tapi macam saya kalau 4 hari tu, kalau kita pergi balik hari ketiga kan, contohlah sampai rumah. Hari ketiga. Tak 3 hari kita pergi sana. Hari ketiga tu kita balik dah kan ada 1 hari lagi cuti. So time tu kita boleh relax lah. So lusa boleh kerja dah. Faham tak? Tuhan lah, aku tak. Cerita dia konteks dia tak berkaitan dengan apa yang hang nak explore dekat Pak Bara. Ya. Dia cerita dia hang nak pergi lebih hari sebab hang nak rehat di rumah sehari. Macam tu lah maksud aku. Ke situ pula kau. Tak, hang kata nak pergi 4 hari. So maksudnya Sebab hari 3 tak tak banyak balik lagi lah. sebab tak banyak 3 tempat hari tu explore. boleh. Itu pun boleh jadi kak. Contoh 3 hari duduk sana pun boleh kak. Dia maksudnya hang nak pergi 3 hari. Hang nak pergi 4 hari ke hang nak minta cuti 4 hari? Okey, maksud aku 3 hari lah contohan. Satu-satu. Okey, 4 hari. Hang nak pergi 4 hari. 4 hari. Cuti ambil berapa hari? 4 hari lah. Okey. 4 hari contohlah. Kan kita jalan-jalan. Contoh kot lah nak pergi mana? Oh, kita jom pergi sehari pergi Krabi. Tadi kata Apa explore cik Pak Krabi Bara. lah cik. Alah contohlah. Apa jangan contoh jauh sangat cik. Tadi hang kalau- cakap hang nak explore Pak Bara tu hang tak puas lagi. Hang rasa Pak Bara tu luar banyak tempat hang tak pergi lagi. Mana datangnya Krabi cik? Kan hang cakap itu nak pergi Krabi sehari. Itu kita cakap ni. Kau yang cakap tadi. Yang itulah saya situ. Kau nak pergi banyak hari kat Pak Bara. Kau nak explore Pak Bara. Hang nak pergi Krabi daripada Pak Bara, umpama payah buntang nak pergi Pak Bara tau. Ya. Dah kenapa kau? Ubat ada ubat. Sorry lah saya. Di X-ray tu tadi. Ha? Tak apa, kita tutup lah. Mana boleh tutup-tutup? Kalau dekat kita dah pergi dah. Satu je. Minta ayak sikit. Kan ayat apa? Ayat ni. Yang ayak apple lah. Ambil lah sendiri depan kau je. Itu yang plan tadi. Kalau nak pergi Thailand sekali lagi, hang nak pergi ke mana? Tapi hang cakap nak pergi Pak Bara je, nak explore Pak Bara je. Hang nak explore Pak Bara kan nak explore Thailand? Dah mana Explore datang Thailand Krabi? lah. Thailand. Kan senang macam tu.
Bismillah, minum. Kalau kau tak nak explore Thailand, kira 2 hari nak pergi ke Pak Bara, lagi 2 hari ke Krabi. Okey, faham lah. Ni plan explore Pak Bara, tak tahu ke Krabi pula. Jauh sangat pergi dia tu. Aduh. Dah nak balik bila pula? Jangan tunjuk sangat kotak tu. Tunjuk rokok tak apa. Sampai dengan bawah meratok ni. Kumpul lah ni. Kita datang tempat orang kan, datang tempat campsite kan. Sampah kena kumpul, isap rokok benda kan. Kalau owner benarkan sekalipun, maksudnya kita kena kumpul sampah dengan baik lah. Common sense lah. Jangan isap rokok kat sini, buang putih rokok kat Krabi, itu bahaya. Buat video. Bagi aku mesti dia sebenarnya dia kalau kata ni hari pertama tu kena pergi awal pagi. So plan tu supaya biar sampai ke Pak Bara tu pagi. Ya. So sampai pagi, hang boleh explore tengah hari tu nak makan kat mana ke. Okey. Cak tu kita sampai betul dah maghrib dah. Tu yalah dah maghrib dah nak pergi malam. Dah check in nak makan malam. Betul. Sampai apa hari tu kau apa? Jauh kan? Perjalanan jauh. Pukul 8 tu sampai. 8 apa? Tu sampai tepi pantai tu pun cerah je. Oi, panas. Pukul 8 tu kita pergi makan tau. Maksudnya sebab hari tu kita gerak pun tengah hari. Yang hari sampai border dah pukul apa dah? Pukul 3 lebih, pukul 4. Siapa punca lambat? Apa dah lambat? Siapa punca yang jadi lambat tu, yang hilang banyak kali tu siapa dah? Hilang banyak kali. Hilang ke traffic light tu. Saya bawa slow Iman. Saya kira bawa 1-2 tu Iman. Kau ni. Traffic light tak boleh lah. Aku Kalau 1-2 cik, tertinggal kamera. tak boleh siluk. Aku tak boleh siluk. Dah, tapi aku tak bawa 1-2. 1-2 laju. Sejujurnya Kat highway lah. Sejujurnya highway Jeman lari 1-2. Dia boleh potong Jeman rasa dia lari bawah. Lebih lah. Kita 4 biji. Paling slow Jeman lah. Jeman 1-2 dia tak boleh pi cut off. Dia boleh potong lagi. Dia pi. Tapi dia lambat. Tu kadang tak faham. Cakap dia buat slow. Tapi highway laju gila. Memang awak meter tak boleh dikan lah. Takat tu je. Tak tahu. Tak tahu. Apa yang tak tahu? Saya pun tak tahu motor saya mesti tu saya pulang habis. Bukan pasal motor. Bukan maksud tak tahu. Maksud dia benda tu laju lah. Ya. Saya perasan bila dia masuk jalan lama lah ataupun jalan yang bila ada traffic light apa semua ni kan, itu punca dia slow. Ya. Betul tak? Nampak? Aku jadi macam masuk pula Thailand lagi aku. Lagi slow lah kau tahu. Aku tak tahu jalan ni kau tahu. Tapi perjalanan Thailand tu tak lama pun sejam je. Yang lama kita nak ke border 3 jam. Kat situ pun. Start masuk Perlis tu hang. Kumam. Dekat arah pun hilang. Jena kita berhenti. Yang paling syah dekat Kuala Polis jalan terus nak bilang Langkawi kot. Time tu aku slow Straight tu. tapi keluar ni. Jena tunggu dia. Time tu aku slow tu sebab ada kereta depan. Jalan pula satu line. Tapi hampir lajak sampai depan. Kan yang kata tu kan. Kan kita duduk line kanan. Kami straight potong. Yalah laju lah tu. Lepas tu sampai tu kami tunggu dekat 10 minit apa. 5 minit. Kan dia mana call dah lambat kan. Rupanya dia isi minyak dulu tak beritahu. Dia memang mati-mati ingatkan dah nak isi minyak. Dia masuk kat share rupanya dia dah isi minyak dah. Anjay betul. Kami U-turn tu ada Petron. Isi tu. Dia sakit Lepas tu cik dia kata, silat jalan. Kalau straight lagi pergi kalau boleh. Dan tu ikut Cik Mai dengan Aik dia. Nak ikut jalan lain kot. Dia main ikut Aik. Dia tengok asal pergi Kuala Polis fikir macam ada shortcut lah kot kan. Saya pun cakap sepatutnya kita dah cross dekat Arau tu dah. Follow lah. Lepas tu dah sampai separuh jalan, Aik pun dah blur cakap silap jalan ni. So kita balik lah. Tapi tak ada nak geleng mucik dia laju sangat. Straight terus. Kalau kan Aik dah cakap nak ikut yang jalan baru dia cakap kan. Itu jalan dan saya selalu pergi tu lah, lalu dekat apa UUM apa semua tu sampai ke Kuping. Sebab memang kan selalu pergi kan area sana tu memang tahu jalan, cuma fikir macam Aik dia selalu masuk Thailand kan ada shortcut kat mana-mana kan. So, macam kita pun macam okey ke follow lah. Cumanya bila dah melepasi 2 simpang cakap ni dah pelik ni nak pergi ke JT je ni kan. Duduk ke Kuala Polis ni. Kelip mucik Itohon apa semua dah tak dengar dia jalan terus lah.
Tidak atik baca tu. Wah, ada rainbow. Kena gentan. Bilik kau buat lapik pun kau tahu. Right hand ni okey, dia tak slow lah. Slow juga. Tadi dekat simpang tu. Simpang Lori lagi. kan kita memang potong lori belah kiri kan. Ngam-ngam kami nak potong tu dia masuk kiri. Tapi Karim slow lagi. Karim kalau dia bawa Vespa laju lah. Bawa Vespa dia laju kan. Itu logik lah sebab memang motor Motor dia 125 kan. Yang sebelum ni motor sama Encik Man. Dan motor dia lagi laju Encik Man. Tapi dia paling slow. Itu yang pelik lah. Tapi kalau kat highway okey lah. Kalau jalan lama aku Masa dekat situ dia tak slow lah, dia laju juga. Tapi kat highway tu pun dia dah slow. Pasal aku ada masa pedekah, tinggal kuping air. yang tu tak boleh kejap dah lah maksud dah. Apa penderah tu tak boleh kejap lah. Motor aku kuat aku 3 je. 1.3 pun dah melajak berapa tiang lah. Bukan selalu sat je. Nak kejap balik tu jenuh. Tapi cerita dia, skuter dia malah laju balik mana. Memang tak ikut lah. Sejujurnya aku rasa rambut tadi saja sembang kan. Rambut motor je daripada straight je. Tak tahu. Aku tak pasal. Menonggek saya kan. Oh, just time ringgit macam tu lah. Kecuali dia bawa chopper lah, dia tak tonggek sangat. Kalau bawa skuter memang nampak tonggek lah. Tapi still lah nampak. Nampak macam ni apa, ibu anak 3. Macam pakai beku. Masa bawa dia pergi, kita pergi apa ya, Tonjol apa tu. Yang banyak tingkat tu kan. Tengok dari belakang betul-betul macam lelaki bawa bini anak 3, jadi bini tak tu jaga badan. Aku tengok, cakap tengok macam perempuan ni macam dah beranak banyak ni, tengok encik di belakang. Rambut panjang tu semua kan. Kan skuter tu kan driver lah depan kan dia rendah sikit. Jadi musik badan besar dia duduk belakang aku. Tak nampak apa. Tengok kan, tak nampak. Kan kita biasa nampak apa macam suami-suami yang tersakiti kan, suami usi kan, bini besar kan. Sebiji tu kalau ada gambar tu boleh tunjuk kan tu. Dari belakang betul-betul macam perempuan tu. Dengan menonggek pinggang berdaging kan. Anda boleh tengok kat video trip kami naik apa? Video konten vlog kita ke sana. Ni. Belum publish lagi. Oh, belum publish lagi. Ada dalam tu ada nampak. Hari kedua kan nak pergi ke air terjun Pasai Top. Apa Patalong ya? Bukan. Okey. Siapa nama pak cik kedai kopi tu? Salihuddin. Solihin. Ada nama dah Salihuddin. Betul ya? Apa kopi nama dia? Pong. Pong. Betul ya? Pong. Kelakar dah sampai ke bawah. Bawah pun gelap sekali. Ni nama ada Pong kopi. Nama dia Muhammad bin Soleh. Soleh betul aku cakap tadi. Soleh tu bapak dia. Oh ya. Soleh. Yang sama tu Salihuddin. Solihin. Nama dia Muhammad. Oh ya. Muhammad bin Soleh. Tak ada bin lah. Muhammad Zat dia cakap Muhammad bin Soleh. bin Soleh. Soleh tu bapak dia. Nama dia Muhammad. Balik nanti kita salah dah. Apa dia lagi salah? Profesor Ayanda. Oh shit. Dia tak kenal ke. Dah kali kedua tu main dia kencang lah. Tapi betul yang hari tu kita lepak tu. Sebiji macam pak saudara aku, belah mak aku. Macam celak Celak sebiji. Aku tak sempat ambil gambar. Aku tunjuk kat mak aku kata sebiji. Aku rasa betul dah tu family hang. Kan? Saya kaji salah silah dia kan. Tu sebiji kalau aku tunjuk. Sebab hang pun dah ada berapa pupu dengan artis. Kemungkinan dengan orang Thailand pun ada. Tapi ni aku cerita Kan nanti ada hang ada pupu artis kan. balik tu aku tanya mak aku. Kata mak belah mak ada adik-beradik belah nak kata. Ada. Belah tok wan aku. Tak ada. Belah Kedah. Tapi tak tahu lah. Tapi yang mak aku bagi tahu yang tu lah. Maksudnya dia mana tak tahu. Tak tahu. Tapi ada Tapi memang ada bersangkut dengan orang Thailand lah. Ada orang Thailand lah. Hari tu hang sembang dengan Pong cakap Inggeris lah. Pong.
Melayu campur Melayu sikit lah. Atau cakap English langsung. Tak ada. Ang kata apa Melayu apa? Melayu broken lah. Melayu broken je. Ambil betul je. Contoh je Melayu broken je nak. Okay, ni benda baru aku tak ada dengar lagi Melayu broken. Cakap Melayu Biasanya lah. kalau Melayu putus cinta tu aku panggil Melayu broken lah. Kan? Tengah broken. Macam mana je Melayu broken? Cakap basic-basic lah tak. Yelah macam mana apa contoh? ni? Apa benda ni kata cakap itu ah. Tu tak broken pun. Ayah. Dah yang broken tu je dah. Kalau broken macam mana apa? Cuba hang bagi contoh. Ini ayat broken, ini ayat tak broken. Jangan mengelirukan kami je. Melayu broken je dah je. Tak tahu lupa. Tu hang yang hilang sebulan itu tu yang Melayu broken tu. Bila? Yang hilang sebulan dulu tu. Yang broken tu. Jangan ada ukit cerita lama. Bukan mungkin kita nak bagi contoh. Kan Melayu broken. Tak tahu je Melayu broken. Cakap Melayu lah sikit-sikit macam tu lah maksud aku. Contoh. Tak tahu. Contoh je cakap. Tak contoh. Apa benda je. Izin masuk oh. Cakap banyak sikit. Tak apa. Tak apa. Kita cakap banyak je. Kita orang banyak je kita kena represent banyak je. Cik Man, Hang sekarang ni Cik Man open dulu baru ada sembang dah. Okey. Cik Man dia macam mana style kami, kalau orang tu tak mula kami Okey, Iman. Okey. Maksudnya kena ada orang mula. Aku nak nakoni kau. apa? Kau bersorah dengan Pong tu yang jemu Melayu broken tu apa kau padakan kat aku. Kena tahu ni lah. Tahu kami surah macam biasa. Macam biasa tu apa? Ada contoh kat kau, contohkan apa nak dengar. Yang tanya dekat Pong kata. Pong, ikan apa ni ada? Ada? Dia buka iPhone. Translate Google. Cakap bahasa Siam lah. Lagi panjang tak kau Nemo lagi kayaknya. Kau nak apa lagi? Atau kau dengarkan kau nak ni tentang sejarah lah, peperangan lah apa. Panjang tak kau Nemo. Sejarah apa? Sejarah Pak Bara. Ya bang nak ni. Dia kami Harga ikan, harga minyak, semua dia tanya. Cakap lah bersuruh lah. Serah. Alah, kata Cik Man. Alah cover pula. Tahulah wek kau orang KL. Ni aku ni belah tu aku tu Selangor tau. Mak saudara aku semua cakap KL tau. Buku papat aku tau. Kan tadi nak cuma mula dulu. Cik Man dah. Aku tak faham dah. tak apa lah. Lah. Tak sih, hang memang ada rasa kalau macam malu, dalam ni kan kalau record memang ada rasa malu nak betul-betul. Tapi dia jenis macam mana? Kau dah boleh bersurah dah. Tu boleh. Tu boleh. Bisa juga. Ya, bisa. Dah bisa soalan wajar. Dia secara spontan. Spontan. Ya. Kalau betul-betul tak boleh. Hang kalau dengan kawan kampung macam mana? Memang boleh je bersurah dah. tak biasanya maksud dia bahasa pertuturan hang kalau dalam kampung hang cakap bahasa apa dengan kawan-kawan ni? Cakap dulu. Ngah. Apa tu? Ni dalam phone lah, dalam phone. Oh, dalam phone tak maksud dia kalau direct ni menyembang. Ngah. Arwah apa kan? Ikan nak pergi mana kata? Aku nak ngopi semat kata. Cakap banjar lah. Ngopi lah. Jadi kan maksud dia bila disuruh betul-betul awak hang macam malu ke? Dia macam mana sesuatu spontan. Contohan baru jumpa hang. Oi. Jadi. Assalamualaikum. Ni aku hendak pergi Bergeserai lah. Pergi ngopi. Kau ikut mana? Dia. Umpat. 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 Banjar bukan pi tulak. Aku hendak tulak kedai ngopi. Hendak tulak. Aku hendak umpat hingkat ke? Dia hingkat. Boleh lah. Kau hendak umpat bayari dulu aku. Nyak manan kau. Bukan. Sanmu aku ni banyak welfare nak mangkut kau duit minyak ni baru dia bisa bayari aku. Dia suruh bayari. Aku suruh beri bila seumuran kau tolak UBK naik kereta aku dah suami minyak.
Kena faham sikit. Itulah baru untuk melakukan sekali aku kena suami sini. Terjelir ni dah. Surah. Tak apa. Kau orang menunjukkan saya ukong mu kat aku. Sokong. Apa sokong ah? Saya ukong dia nandu lah. Nandu. Yang ni. Yang nak nolongi kau tu. Di saat kesusahan. Dia. Kadang-kadang tipu dia kau. Dusta. Jangan dia. Dusta. Oh ya, dia ukong lagi kan tu ya. Luhau tu. Keluar aja. Apa tu luhau? Dalam keadaan nipu. Dalam keadaan tertekan terkeluar luhau. Oh tu keluar jati diri dah tu. Tapi biasanya kalau marah tu benda betul ya. Kalau benda tak betul nak marah chill dia. Contohnya jadi Iman orang cakap dia ukong, aku chill je cakap benda aku tak nak dia terbabit benda kan. Yalah macam siapa makan cili tahu tak dah. Saya okey je. Tadi macam kepedasan tu. Tak ada lah. Tak ada. Tadi percakapan bahasa banyak macam tu lah. Mana ada banjar macam tu? Luhau. Aku ni dengan orang cek telefon. Pandai juga lah. Cek dengan binian lah. Binian lah. Korang mana? Yang KL. Lama lah Nandu. Baru berapa bulan lah. Kau mesti aku berapa bulan. Jujur lah. Aku ni dengan berciuman dalam telefon. Astaghfirullah. Tak kau cium telefon. Mana ada? Ni. Dusta lah tu. Tu aku ni ring. Kau berinipan. Tiga dekat padang tagah gitu. Padang tagah. Dusta tu. Dah. Kena lah. Dah. Ramai kan? Itu kira apa? Cinta kau. Cinta. 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 Satu tu. Kira bujur-bujur lah ni. Dok tak ke mana kata. Dah bujur-bujur lah. Bujur lah. Suahan aku ni mengui kawan Suahan. InsyaAllah dah. Lain tak aku ni lain dia jawab. Tak Suahan aku mau ia kawan. Berpandiran. Ada lah. Pasal Tak kawan faham. Suahan. Kita tak faham. Ada lah. Kumpul sikit-sikit nanti ada. Oh ada naruh duit. Ada. Beribu dah. Hah? Beribu dah. Ada. Hah? Ada. Banyak ada. Ada aku dia ada sekupang. Baru nak kumpul lah nah. Oh baru nak ngumpul bila esok? Baru nak kumpul ke dah start kumpul? Baru aku nak Baru Tadi dah kata dah terfikir. kumpul. Baru terfikir. Tadi kata dah start kumpul lah. Tagaknya bila nak baru kan? ini lebih nak menekan aku ni kata. Ni bukan akan, ni bertakon kau. Kan akan wah ni cepat benar. Aku ni sikit diingkat. Dia lain cerita. Okey, Cik Man ada berniat nak menikah. Ada. Okey, ada. Bila agak-agak tu? Cik Man ni calon ni tak ada ni. Okey, saya calon. Okey, hang dah ada. So bila agak-agak? InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh. Soalan dia agak-agak. InsyaAllah tu ada rezeki ada jodoh. Cik Man boleh benda macam tu. Aku boleh cakap ada rezeki jodoh. Maksud dia kita ni mesti ada lah macam Ada lah planning yang tu. planning. Bila planning tu apa? Boleh tak? Share dah sikit Anggaran lah. Kalau maksud dia kalau ikut keinginan hang. Selebihnya Allah yang atur kan. Maksud dia mungkinlah kita berfikir kita berkawan dengan perempuan ni macam mungkin setahun dua lagi kot aku nak kahwin kot kan. Selebihnya urusan Allah yang kita usahakan. Kalau Allah izinkan kahwin setahun 2 tahun kan. Kalau Allah tak izin mungkin panjang lagi masa dia. Macam tu lah. Soalan Cik D tu macam tu. Okay. Macam aku target 30 lah. 3 tahun lagi. Umur 30. Cakap dia terang dia. Umur 30. Sekarang ni better. Umur hang. Kan sekarang umur better. Nak kena cakap lah jangan lah. Cakap je lah padahal umur Rahsia. Bila rahsia-rahsia tak. Awak hang takut kami bagi hadiah birthday kat hang? 20-an. Umur 20-an. 20-an tu apa? 25, 26. 25. So anggaran dalam 5 tahun lah. Itu dia punya perkiraan kan. Selebih dia urusan Allah macam tu lah. Yang penting kita ni je ada, maksud dia ada hala tuju ke situ. Ya kan. Sebab tu tadi aku tanya anggaran berapa tahun nak kahwin. Tak mau tanya pun umur hang. Jangan bagi jawapan macam artis. Ni hang bagi tahu mungkin umur 30. Lepas tu confirm aku tanya umur hang berapa. Kami akan menekan hang lah. Kami nak spesifik lagi kan. Nampak umur saya berapa? 40 je. Lepas tu jangan letak sebelah kan dengan tu apa? Kembang tu orang Kelantan. Kok ya macam tu ada. Ni esok mandi sungai Allah.
Orang binian umur apa? Anom pada kau tu ha. Anom sikit lah. Sikit dulu apa? Sehari. Bawa kami Memanglah ada Doktor anom tu kan tu dah bawah pada kau. doktor bapak lah, doktor Anom berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kiranya ya 23 lah, kau 25. Itu lah. Kadang ni ada. Kan lupa dia, kan lupa dia kau nak cakap dulu ni. Sayang ni ha. Ha? Sayang. Ya. Banyak sikit. Banyak Banyak pada kamera lah aku yang ni Ren. Baru dia tahu kau sayang dia. Pada kat aku apa? Dia cakap sikit. Sayang sikit je. Pada depan ni. Tu ada pun kamera kena yang ni Ren. Ah, Pada kan aku sayang kat kau. lengan. Hah? Dekat handphone. Hah? Lupa apa ni. Dah dapat perempuan ni cik. Maksud dia bila hang berani mengakui hubungan dengan dia dan kasih sayang kepada dia hang di klien, maksud dia hang tak gentar, tak takut dengan persepsi orang pada hang. Sebab hang sayang dia. Lagi dia proud ke hang. Tu cakap isu tu dia tengah tengok tu. Ini sayang tapi takut-takut nak bagi tahu. Okey Di. Lagi dia pun mesti cakap, Di. dia ni betul ke tak? Biasanya kalau dalam satu hubungan kita masih ada macam panggilan special. Yes. Kan. Jadi kita nak tanya Cik, panggilan special Cik. Biasanya hang panggil dia panggil hang apa dia Cik? Tak apalah, aku Hang dulu. Hang dulu nanti Cik Man cerita. okey. Aku panggil Yang. Awal-awal kami sebelum kahwin sampai ke kahwin kan panggil nama je. Sebab kami kan orang kata apa masing-masing bahasa lain. So kami communicate guna English. So guna I, you. Tapi bila nak panggil nama. So mak aku lah tegur. Apa ni panggil nama? Panggil lah abang ke sayang. So kami pun panggil lah. Kenapa sayang? Yang lah. So panggil dia Yang. Macam Cik Man dulu berlainan bangsa. So kita nak dia nama Cina kan. So bila kita convert ke nama Melayu tu dia dah macam satu panggilan manja. Ya. So cik panggil dia ya je, ya. Ya, kalau banja dia kan ya macam tu kan. Ya. So dia panggil Cik Man. Kan kalau bahasa Korea kan Chagian. So dia panggil Cha, bunyi macam Cina. So dia macam unik dekat situ lah kita just bagi sound Melayu kat nama Cina dia, dia bagi sound Cina kat kita yang Melayu ni, tapi padahal tu perkataan Korea. So macam kita rasa itu panggilan special yang kita create sendiri. Ya. Okey, saya awal panggil dia. Bini saya panggil saya Babe. 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 Macam lagu. Saya awal macam, uish, jangan buat macam member kan. Tapi tak Thailand, memang dia panggil tu Babe. Babe yang English kan BABE. Yes. Itu Itu. memang panggilan special. So dia yang sekarang digunakan panggilan yang tak biasa untuk depa lah. Panggil sayang tu bahasa Melayu kan. So biasanya kita pasangan ni kita yang create panggilan special tu. Cik Man pernah dia panggil Chang. Sayang disingkatkan jadi Chang. So Cik Man suka panggilan-panggilan yang unik macam tu. Berbanding macam kalau yang panggilan yang biasa orang guna tu kan macam sama kan. So kita create lah kita punya panggilan macam hang Cik. Kami dah buka. Kami dah reveal lah ni. Kami basic lah. Apa dah basic? Basic CV7. UI lah. Woi. Ini namanya Banjar Muda bercinta UI. Panggil you. So free lah. Tapi bisa ada satu dia I dengan you tu dia lebih kepada macam konteks. Macam biasa lah. Itu betul. Tapi hang nak panggil Special punya panggilan. Special sikit. Contohlah gaduh kan, hang nak pujuk. Dia panggil you. Dia macam ni. Jangan merajuk. Ni contoh macam sayang you ni kan. Yes. Saya tekan you ni kan. Macam tak special lah. Macam nak memujuk je Man. Macam hang cakap dengan orang biasa dalam bahasa Inggeris. Panggil nama dah. Contoh Cik Man tanya hang what is your name? You je kan. Macam kami I don't know. My name I don't know. Who I am. Kami antara dua UI panggil nama lah. Tu je lah. Maksudnya hang tak nak rasa macam nak create satu panggilan special untuk dia. Kalau Cik Man orang special dalam kehidupan tu kan bagi satu panggilan special untuk dia. Takkan tak panggil sayang. Sebab benda tu dah dia pun selesa, kami pun selesa panggil je tu. Okey lah. Kita panggil baby. Solid lah. Burak oil lah. Panggil macam tu lah basic. Okey Dekat kau macam aku selesa je tu. Tak pernah bagi sayang. Tak pernah bagi sayang. Kadang gurau ada pagi lah. Bergurau orang panggil. Kalau aku tak gurau macam aku serius bro. Bagi contoh aku tak boleh imagine bergurau tu. Bukan gurau, maksud ada agak panggil sayang. Bergurau je lah. Panggil UI lah. Awak di gurau awak je tu
Gurau macam mana tu? Bukan bergurau, Tiba-tiba masuk guna kadang-kadang tu nak panggil kadang-kadang aku panggil. Lepas tu aku cakap UI. So sama lah mesti macam cakap tadi tu. Kena masuk panggil sayang, I nak ni. Tu dia. So maksud dia Situ lah. hang communicate dengan dia dalam bahasa Inggeris lah. Tak ada besar. Sebab UI ni kan, UI tu macam biasanya orang yang memang in English lah kan. Memang dia akan cakap dalam bahasa Inggeris lah, panggil UI kan. Tapi belah KL kebanyakan macam tu lah. Ya. Saya dulu kapal dekat KL tak ada UI. Ada. Saya Gen Z. Saya Gen Z. Banyak punya Gen Z je sangat. UI ni bagi zaman panggilan biasa je untuk kawan-kawan kan. Sebab zaman sembangan kawan-kawan Cina pun UI lah. Normal kan macam tu kan. Yes. Tak tahu mungkin dia pun sesor, kami sesor cakap macam tu je. Rasanya perempuan ni kadang mungkin perempuan ni dia mengharapkan je kita create satu panggilan Yes. dia. So kadang suka, kita ni yang macam macam ni kata ego lah. Malu dalam ego. Yes. Atau ego malu dalam ego lah. Itu masalah lelaki lah bagi saya. Even betul dia ada dekat antara lelaki dengan lelaki, maksudnya kawan dengan kawan, dan dengan bila suami isteri pun ada macam tu. Jangan percaya kalau lelaki yang ubah panggilan tu daripada UI tu kan, dia pun mesti happy lah. Yes. Dia sayang ke benda kan. Perempuan sebab benda tu umpama hang bagi hadiah. Perempuan hang bukan birthday yang bagi pun dia suka. Kalau dia nak ubah dulu nanti nampak macam over kan. Yes. So I cakap pasal hadiah tadi kan. Hadiah. Aku tadi ada kebetulan Di sebut perkataan hadiah. Teruskan Di soalan itu. Apakah hadiah yang paling special yang pernah bagi kat dia? Kita bukan pasal mahal. Yang paling bermakna. Bernilai tak semestinya berharga tau. Bagi hang itu paling yang macam bagi kat dia lah. untuk dia. Walaupun mungkin untuk dia bagi dia tak tahulah biasa atau apa special juga. Aku bagi kitchen Bagi dapur. Kitchen. Kalau kitchen dapur je. Kitchen dapur je. Memang dia sayang hang bagi dia dapur kot, renovate dapur. Kitchen. Chain tu rantai, key tu kunci. Kalau Musik kitchen aku yang dah dapur, kahwin ni pun tak mampu. bagi kitchen je. Kitchen. Berapa puluh ribu yang modal tu bagi kitchen kat dia. Biar beli kitchen kabinet yang 2 pintu tu je, murah lah sikit. Kan? Sama bagi kitchen Kau tu. rembat kat dia, you pergi. Rembat dia DIY. Sat, kitchen macam Makassar betul. Klise lah. Tak, aku tak rasa special lah. Special lah? Special. Kitchen bentuk burang kan. Sebab awak dia ada buat benda yang special untuk dia. Benda tu simple tapi dia ada signature yang mahal kat situ lah untuk dia. So better dia lah cerita benda tu kan. Dah hang bagi apa? Kenapa bagi kitchen tu special? Kitchen tu bentuk macam mana? Satu je dalam dunia. Patung bermisai. Tak ada. Tapi dia sebab dia minat sangat benda aku tu. bagi benda basic kan, macam bunga. Kenapa banyak sangat benda yang basic je hang terapkan dalam hang punya perhubungan? Semua nak basic. Tak ada benda yang advance hang buat untuk pasangan hang. Satu lagi hang kena ingat benda special kan. Hang kena ingat benda basic bagi hang, belum tentu basic bagi kami, belum tentu basic bagi orang yang tengok. Dan belum tentu lagi basic untuk dia. Yes. Jadi mungkin benda tu bawah apa orang panggil apa? Alah nak sebut lupa. Tak boleh man. Dia umpama okey, aku kahwin dengan orang Thailand. Bagi aku basic lah setiap bulan balik. Di bawah piawaian. Susah kan kataan tu kan. Terlalu orang kata bahasa intellectual lah. Intellect. Bahasa kamus. Macam dia pula apa? Sasa aku nak huraikan pasal basic tadi tu. Okey, aku kahwin dengan orang Thailand. Aku setiap bulan balik ke Thailand. Bagi aku basic lah. Orang lain gila setiap bulan balik. Kampung bini aku jarak macam Pak Karim, okey, Pak Utak ke Taiping. Tu pun dia rasa macam jauh lah. Itu bagi aku basic, tapi tak basic untuk orang. Kan banyak ulang pasal benda basic. Tadi ulang balik tadi pasal bagi hadiah tu. Apa hadiah paling ni? So antara tadi hang kata hang pernah bagi bunga kan? Bagi basium. Adakah aku cakap banyak sangat buat kau otak hang macam tak boleh tangkap benda satu Aku tak boleh tangkap benda. Okey. Hang pernah bagi bila hang bagi solution yang betul dia akan ambil point yang last tu.
Adakah soalan aku banyak hang tak boleh tangkap? Aku tak boleh tangkap yang tu. Senang kerja dia. Sebenarnya dia takut nak buat apa yang dia bagi. Dia gelak. Nama dia apa? Sioman. Cuman Ha? Saya tak puas hati ke Man pasal kitchen tu. Kitchen kan. Kalau kitchen memang padu lah bagi kitchen kan. Kitchen macam biasa. Kami kitchen apa? Kitchen apa lagi? Senyap kan. Nama tu apa? Nama kami nama dia lah macam tu lah. Oh, hang tempah ha. Tempah lah. Kat mana tempah? Kau cakap betul. Kau tempah ke tak? Aku kencing aku ha? Cik Man bagi jawapan. Hang tempah. Oh ya, saya tempah. Konsep dia macam ni tadi je. Okay, saya start faham lah. Kan? Boleh detect kan cara dia. Dia shortcut ke situ tau. Kadang Cik Man bagi solution tu, nak tengok dia tangkap solution tu ke tak sebagai jawapan dia. Tempah lah. Tempah tak? Kau okey sendiri. Kan contohlah kita pergi mesti ada orang jual tu kan, yang custom handmade kan. Aku beli tu lah. Tapi aku tak beritahu dia. Kan Macam tu lah. ada kitchen yang random nama orang. So Tapi kalau saya tak kita tengok dia tahu. saya tak rasa itu custom lah. Sebab memang dia menerima tempahan bentuk macam ni, apa nama? Okey, aku ambil urung ni buat apa nama? Dia memang macam tu. Dia bukannya custom. Saya design ni memang abang seorang lah. Sebab itu custom lah. Betul kan? Betul? Oh tak. Saya kan dah ambil yang paling betul. Saya memang ada satu hadiah paling gila aku pernah bagi kat orang. Ada satu yang rasa unik lah. Yang unik tu memang sebab macam mana tak jumpa banyak lah zaman-zaman tu lah. Ukiran kayu kereta Beetle. Okey. Tapi tayar dia boleh bergerak, ukiran kayu lawa solid buatan dia kan. Lepas tu hadiah paling gila aku pernah bagi ni lah, apa, cincin emas lah. Macam bangang kat lah tu kan. Duit tengah ada kan macam tu. Satu lagi sebab bagi cincin emas tu didorong rasa nak belagak. Tu bagi je. Saya pun ada teringin nak bagi benda tu lah. Tapi tu risau didorong dengan masa belagak. Ya. Sebab kita selalu tengok sagi. Satu memang time tu memang muda ni. Muda ni kita memang akan didorong rasa belagak. Sebab kita punya circle. Yes, satu. Pertamanya circle lelaki mungkin takkan kisah benda tu. Kita nak circle dia tengok kita bagi apa. Lelaki hang. Tu je tu iktibalan. Kita usia muda, darah muda. Masa nak belagak tapi hakikat dia tak memberi kesan yang baik pun. Saya pick up satu side yang macam kadang kita selalu tengok macam perempuan posting lelaki dia bagi dia. So saya fikir, adakah aku perlu cuba buat macam ni supaya bini aku dapat rasa macam orang tu rasa. Itu. Kalau nak rasa aku nak belagak orang tengok aku bagi, tak lah. Aku macam bini aku tak pernah, satu lagi dia tak pernah suka emas tu. Tapi sekarang ni dia macam okey kalau nak bagi, tapi dia akan simpan, tak nak pakai. Sebab kata nanti dia jual balik. Aset. So ada tu fikir, tapi kita tu lah takut tak ikhlas. Itu saya tak pernah bagi benda yang besar lagi untuk yang bini saya ni. Dia lebih kepada macam tak puas bawa aku makan. Kalau itu yang best bagi dia. Kalau Cik Man, hadiah yang Cik Man terima banyak lah benda yang gila so. Banyak kali lah benda yang nak sebut secara detail saya tak nak sebut, semua yang harga ribu-ribu lah. Ribu tu 1,000 kat atas ataupun 2,000 kat atas? 3,000, 4,000 kat atas. Oh okey. Kalau tu kategori ribu yang mahal lah. Mahal. Kalau sekat 1,000 bukan tu sekali ya. okey bukan sekali lagi. ya, berkali-kali ya. Tapi orang yang sama. Pada tahun tu pula. Ya. Tu antara rasa ada yang kita tak expect lah. Zaman tak pernah mengharapkan hadiah tau. Cumanya bila orang bagi effort orang kan kita terima, menghargai lah, bukan setakat menerima. Sebab tu ada je macam kalau orang bagi hadiah sekecil-kecil benda pun ada yang Cik Man simpan sampai sekarang. Contoh Cik Man pernah dapat phone phone time tu baru keluar Leica kamera apa semua kan. Harga ribu-ribu lah. Dah 8 tahun Cik Man masih simpan ni. Tak pakai. Dia dah start hang. Jadi tahan lama juga, 7 tahun juga yang pakai. Tapi memang susah nak buang lah benda-benda macam tu. Kecuali macam
kita lupa letak kat mana hilang. Ada pen Ferrari. Lepas tu apa, tumbler Ferrari. Ada jentera 2 roda. 4 roda. Belum ada hampir dapat. Tapi kita tak berani nak ambil benda-benda macam tu. Tapi bagi saya yalah, kalau orang kata apa, act bekas kawan yang dulu pernah bagi benda yang masih useful, masih berguna, boleh pakai, okey lah simpan. Kalau macam surat lah, bunga tu saya Surat memang. Tapi memang simpan ni. Ya, saya tak lah. Tapi tak tahu sebab mungkin saya dah kahwin. Saya clear lah. Ya, hang dah kahwin tak sesuai lah. Simpan. Jangan simpan orang yang bagaimana yang betul-betul maksud dia meninggalkan impak yang baik untuk aku lah. Kadang-kadang kita terpisah ni bukan sebab kita ada problem dengan dia kan, ada problem lain-lain juga kan, yang kita susah nak jelaskan untuk jaga hati ramai orang kan. So benda-benda tu memang simpan lah. So dia kenangan yang baik. Kecuali lah macam ex hang tu, Kenneth hang apa semua tu lain cerita dia. Tapi memang aku bakar lah. Ya, betul, sebab saya pun kalau kau nak balik aku bagi je kan. Simpan lama kot, memang buah tu bekas simpan. Tu nak kahwin macam kita pun clear barang, sebab nanti nak pindah rumah orang. Kita ada tanggungjawab kat atas. Orang yang dah dihalalkan dan nak menjaga hati semua. So memori tu kena simpan dalam kepala je lah. Simpan dalam kepala je. Secara fizikalnya tak boleh simpan lah. Macam sayang bini kita kan. Macam sendiri cik, ada simpan ke? Ada XL. Kau tak berani cakap Barang-barang tu sekarang ni ni girlfriend hang kan, contoh lah. Ambil makan terus tau. Amboi. kat situ lah. Mana kata Tak ada lah macam dulu mereka bagi patung. macam makan ubat sekali 2 biji. Malah tu. Mereka bagi patung. Lepas tu yang ada yang simpan dulu gambar. Kan ada gambar suap foto kan, kata dekat ni kan, ambil gambar berdua kan. Tu Lama perkataan tu, suap foto. Padahal bahasa Inggeris dia selfie. Orang selalu je sebut selfie kan. Ya. Tapi bila jadi trend, orang buat nama Melayu lah. Suap foto. Hang Masih simpan lah, maksudnya barang X masih simpan lah. Berani cakap? dia lepas ada orang baru memang Tak simpan lah. tak simpan. Tak patung pun buang. Patung aku bagi kat aku lah dah. Tak pakai dah. Ataupun aku letak kat store. Tak pakai dah. Tapi kau simpan lah tu. Kau simpan lah. simpan lah. Kau Simpan dalam store. Simpan store tak pakai dah. Memang biar. Kalau tidak pakai, buat apa? Kalau tidak, Buat benda tidur tu lah. selain patung apa yang pernah dapat? Cik Mak kata tu lah. Phone. Kau pernah dapat phone juga? Dan tu dapat apa? iPhone S Max. Tu iPhone iPhone apa? Macam motor je. Yang macam dolar tu apa namanya? 7 Bukan 7, macam dolar tu. XS. S Max. Max tu. Yang besar kan. Aku pernah dapat. Time tu tak apalah. Macam soalan saya selalu ni sangat kan. Dia ni. So saya tak pernah dapat benda tu. Saya setakat ni saya pernah bagi lah. Tapi saya bagi sebab saya tukar phone. Macam bini saya dia kena tu. Dia bagi macam Cik Mas sendiri. Mungkin dia mana tadi kan. Ini macam cerita tentang beberapa orang yang bagi memori baik Cik Man orang yang kurang nak bagi surprise benda-benda yang mahal, kecuali di zaman Cik Man remaja, muda yang Cik Man cerita tadi benda paling gila kau bagi Cik Man apa semua kan. Sebab Cik Man sendiri pun tak mengharapkan orang meraihkan. Cuma Cik Man ditakdirkan bertemu dengan orang-orang yang memang suka meraihkan Cik Man. So kita selalu dikejutkan dengan hadiah-hadiah yang hang tak expect pun. Dan kalau hang fikir pun hadiah tu keterlaluan dari segi harga kan. Cumanya mungkin ditakdirkan Cik Man dapat benda-benda macam tu lah. Tangan, phone, motor. Saya sebut motor tadi. Tapi Ni kalau motor. Jap. tapi phone tu Jap.
Okay, ni lah saat kita tutup, kita buat live pula tu. Apa dia? Tapi phone tu endingnya akan bagi balik. Okay, macam bagi balik macam Cik Man. So maksud dia bila dah habis hubungan tu, ini yang buat aku rasa macam respect dan terharu lah. Walaupun maksud dia pegangan dia tak sama tapi dia cakap dia halalkan semuanya. Dia tak yang dia tak cakap halal kan. Kita bagi balik lah. Dah aku tak mau benda barang simpan. Aku bagi balik lah. Aku ada kata tak apalah, simpan lah. Ada agak simpan tapi aku cakap Mungkin pisahan tu sebab konflik antara dia dengan pasangan tu. Macam saya pun betul dia bagi balik. Macam zaman tak ada konflik. Cuma adalah isu luaran macam tu lah. Syok lah tengah benda-benda ni. Pedah lah rasa nak bersin tu. Hocok! Ni kalau aku makan mentos yang pedah hijau tu memang bersin. Ini dia berangin je. Aku jadi macam Sebenarnya yang ni aku spell lah kereta. Hak ni dah lama dah. Bukan dah expired. Aku memang macam sekarang kita sokok nak turun shoot saya nak cakap dengan orang. Makan singgah ni. tapi aku Itu bukan dashboard takut tak orang makan. mulut berkentut kan. tapi saya kurang Makan makan dah kereta drive lama. saya kurang makan ni. Sama. Suka Beli makan sebab yang tu singgam yang panjang tu. Banyak mana? Kan ada yang lepe punya, kan ada yang ni. Aku suka Aku yang beli tu. sebab senang simpan lah. Ya. Nak tutup kan. Lempak lah dashboard. Gitu kan. Kalau yang lepeh tu kalau kena panas dia jadi macam gam. Yes. Tapi yang tu syok ni dia karena dia lama. Yalah, kalau saya bukan sedap, itu sedap lah. Tapi ni aku beli sebab atas tujuh. Betul. Aja nak betulkan juga. No. So tapi bila kita makan kunyah ni. So dia macam relax lah macam tu. Tak ada macam kadang-kadang kita Jangan tengok tak relax tadi duk munyah. Dah relax je ni. tak dia jadi macam kita kunyah ni macam tenang sikit lah. Terapi lah. Terapi. Kalau relax saat tu tak, mulut lengur. Kadang-kadang kita lagi Terapi ya, ambil terapi ya. mula hak kita buat ni. Tenang kau jual. Sini. Gitu. Apa tu? Pegang barang tu. Macam musician lah je. Hey, okey. Hari ni ada apa makanan favorite awak kan? Dulu lah. Okay, yang sekarang awak sekarang. Bukan ex-girlfriend. Kami tak mahu tahu pun nama ataupun dia di mana. Kita ni sebab aku pun ada story pasal makan ni. Dia suka makan mi tarik. Tak, dia langsung macam mana tarik? Pernah dengar tak makan? Mi tarik Chinese lah, Chinese Muslim. Tanya orang balik ya. Sebab dia memang Kena makan. dia bila chat tu dia akan selalu cakap benda wajib sehari tu dalam sekali tu dia akan mesti ada sebut Sehari mi dalam tarik. sekali. Sekali makan kan. Mi tarik. Sehari dalam sekali. Dalam sehari dalam sejarah. dalam sehari tu sekali mesti akan makan mi tarik. Wajib lah setiap hari lah. Yep. Paling minimum sehari lah. Yep. Tak sekali. Dia kena sehari akan makan luar lah. Maksudnya macam dia. So, kan dia ada Dia belajar time buat. kerja. Tarik. So yang aku tahu yang tu mi tarik. Dia kuah dia macam kuah. Tak saya memang tak Dia pernah macam puas. tengok. Dia Dia zaman macam- selalu ni teh tarik je. Aku ada gambar tau. Dia Tapi popular lah. Mi Ya, tarik ya, ni popular. betul. Tak nak makan lagi. Tak pernah tengok depan mata. Gambar tak ya pun. Tak, Lah hang dia- just cerita by hang punya ni lah opinion ataupun hang punya. So anda pernah rasa kan? Macam hang ada pengalaman benda tu. Ada tak? Tu kuah dia rasa macam apa? Mana man? Hang pernah makan je? Oh. Anda sedih Macam kuah soto Yang ni aku tak biasa makan. Tak biasa dia selalu makan. Dia tak nak soal lah. Bagi hang rasa. Gambar dia hantar ah. Dia makan dengan kawan. Dia makan dengan siapa? kawan dah. Oh baru lah. Tapi dia memang suka mi tarik. Okey. Cik Man tadi Cik Man tahu apa ada apa? Jaman ada story babe tentang makan. Tempat makan babi ke apa? Bukan. Tu tak best. Ada member memang pernah makan babi. Ter. Tak sengaja kot. Sengaja. Allah. Maksudnya memang merantau. Lapak Sebab benda sedap tau.
Lapak lah. Makan mesti sebab lapar ni. Ceritanya dia cakap dia buat kerja dalam hutan. Kerja kontrak lah kot kan. Kebetulan dalam hutan tu ada satu je kedai. Macam kedai tu just untuk side tu je lah. So dia pergi makan. Dia tak tanya pun. Dan kedai tu bukan kedai bangsa kita. Makan dah habis pun dia tanya lagi apa, daging babi. Dekat sedap juga. Lidah sembang-sembang dia pun lidah tu macam pendek cakap. Nama dia tak disebut nama. Nama ni lah. Nama tipu lah. Bukan nama sebenar. Cak. Susah lah nama sebenar. Cik. Nama Cak. Oi, Cak hang try baca-baca. Lain kali lah, tak ada senang lah. Ui, auto. Melayu ke? Melayu. Dari sebuah negeri di pantai. Memang jadi macam tu. Tak tahu sebab apa. Lidah pendek. Tapi dia makan sekali tu je kot. Kan lepas tu dia bertiba lagi. Makan lagi. Dia cakap sedap. Tak boleh kenapa. Cik Ma dah bagi nasihat lah benda tu. Tak ada nasihat lah cik. Oi, dia Cakap, janganlah makan. Lepas ni jangan bukan makan. dia makan depan aku. Dia cerita je. Dia cerita je. Dia tanya awak hang cakap bunyi macam ni kan, macam Chinese kan. Lepas tu dia story je. Memang dia cakap bunyi macam tu. Dia Melayu tau, muka memang Melayu. Cik Ma tak bagi nasihat tau. Lepas ni jangan makan lah. Macam tu lah. Tak ah, zaman tu aku umur 18 je. Macam kita pun nak nasihat apa orang. Kita umur 18. Maksud dia kita dengar benda baru, kita just macam teruja je lah dengar. Ada orang macam ni. Maksud dia live yang macam ni yang tak kisah makan babi benda kan. Umur 18 ni tu dia pasal macam betul, nak ikut kawan je lah. Ya, kita nak explore lah benda tu. Tu nasib baik kalau tak ikut. Betul lah. Ya. Umur 18 ni kira macam ingin mencuba time tu. Aku nak. Macam majoriti orang di zaman Jamal habis sekolah memang pergi merantau. So umur 17 dah pergi merantau. Jamal umur 17 dah pergi duduk Pahang dah. Tadi hang boleh cakap umur 18 ingin mencuba kan. So kalau macam hang sekarang umur 25 kan, ada perasaan lagi tak ingin mencuba? Cuba apa? Apa-apa je lah. Apa-apa lah. Whatever. Teringin tak? Apa dia? Apa dah? Ke dah cuba dah? Aku nak cuba lagi. Apa? Flying Fox. Apa? Flying Fox. Okey. Flying Fox lepas tu ada Kan carut tadi Flying Fox. Flying Fox lepas tu terjun dalam tasik. Aku biasa sekali. Terjun macam mana je? Daripada atas dia ada macam pokok besar. Atas tu macam ada pondok tau. Papan Pelantak. letak lah. Bawah tu tasik. Ada satu tali. Lari hang gayut. Alpah. Tinggi lah. Itu tinggi lah. Time tu memang itu cuak gila. Macam barang Fear Factor punya. Benda tu aku Dalam tu. Sebab dah kalau tinggi takkan tak dalam. tasik warna hijau. Tapi dalam maksudnya Dalam dalam. lama. Kalau hijau tu dah lama. Ya. Tasik ni bahaya juga sebenarnya. Kan banyak kita dengar kes orang lemas kat tasik kan. Tapi kami pakai safety jacket lah. Yelah, memang wajib lah. Safety jacket. Life jacket. Life jacket. jacket. So, Tapi benda Ingat tu pakai safety boot di badan tenggelam tu. tapi benda tu sekali tu first time buat tu memang akan rasa macam cuak gila orang tu. Tapi kali kedua tu Cik Man dulu zaman budak-budak Flying Fox yang gayut tu kan. Aku buat sendiri ni. Saya tak pernah tahu. Cik Man buat sendiri zaman tu. Biasa kita zaman Cik Man zaman budak-budak memang panjat pokok lah. So ada pokok pelam memang tinggi kat belakang rumah. Tinggi dia condong sikit. Zaman tu dia tukang wire kan, nak salin wire dalam kampung lah, wire elektrik apa semua, wire telekom kan. So wire lama dia buang. So kami ni sepupu-sepupu ambil lah. Memang geng rainbow kan, panjat pokok, ikat lilit, tarik sampai lintas 3 parit, hujung tu bawah pokok nyok. Tinggi ni. Tinggi, memang tinggi. 3 parit. Memang tinggi ni. Dulu tak ada rasa gerun lah. Kalau pelam tu kalau orang banyak pergi pelam damar, dia pokok dia memang tinggi gila. Buah dia besar-besar tu macam pelam telok tapi sedap mana. So kami panjat ikat, tarik, bagi jatuh. Okey, lintas 3 parit, tamat kat pokok nyok. 3 parit masuk dan melintas sini panjang, tinggi dan panjang. 3 parit tu. Tu tanya. Pokok tu memang tinggi. Nak macam tinggi pokok balok. So kalau 3 parit saya tak nak imagine kat mana 3 parit yang boleh ada sampai 3. Belakang rumah kan parit buang. Okey. Kan orang batas nyok tu.
Oh, Setiap batang kan ada parit. Okey, alright. Bukanlah parit yang besar tu. Okey, faham. Tapi still jauh sebenarnya. Ya, jauh lah. Jauh. Longkang kecil lah. Dia umpama macam Tak kecil lah kalau lempak hang lemah lah tu. dia macam batah dengan batah parit Batang dia besar ni lah. Situ lah. kan, lebih kurang. Macam depan Masjid Ahmad dulu. Parit Batasnya dia ke memang batas rasa sana? parit dia dalam 2 depoh. Setiap parit. Pokok pelang tu memang tinggi. Dia macam telaga. So bila dah ada wire tu, so hang tahu macam mana kami nak longsok ke bawah tu, pakai apa? Tahu seat bicycle? Seat bicycle? Oh, Bawah tu kan ada frame besi tu yang bentuk macam tu kan. untuk 3 segi tu. Ya, pakai tu je. Pegang sikit je. Ya, pakai tu je ni. Tak bermusing apa. Sangkut tu pegang sikit je. Shoo. Oh, pegang. Okey. Yes. Pegang dia longsok kat situ. Shoo. Itulah flying fox zaman kami budak-budak. Tak tahu pun nama benda tu flying fox. Faham. Cuma yang kami tahu Tarzan je. Ya. Tarzan lah zaman memang Tarzan lah apa benda pun. Tarzan lah sambil bergaya tu. Macam tu lah. Hang kena cuba sekali. Ada sepupu Hekman. Dia cakap ni tali pinggang kulit aku bawa beli kat Pekan Rabu. Berapa belah ringgit kan. Dia percaya Cina tu layuk dengan letter ni kulit betul ni. Memang susah nak putus. Nak jadi cerita dia bergayut pakai tali pinggang tu separuh jalan. Parit yang kedua terhenti. Putih. Tak putus terhenti. Weh macam mana weh? Puk putus. Sibik parit. Celah-celah pokok mengkuang dia jatuh. Okay. Zaman tu kita budak kan. Orang jual kata original kulit ni. Kan orang layuk dengan letter. Ya, nak check. Layuk macam ni kan. Budak-budak mana tahu kan. Memang percaya lah. Tak hang try buh tengok layuk betul-betul tengok. Mesti terbakar je. Tapi hang kena cuba sekali seumur hidup. Apa yang mana satu? Flying fox ke? Flying fox. Flying fox aku okey lah. Kalau Flying fox. tinggi cak. Flying fox lah ni kan moden. Depa ada dapat tali pinggang dah. Hang selalu macam seluar tu. Dia sampai sini. Lepas tu dia akan pakai tu lah. Klip tu kan. Gosok daripada atas tu turun bawah ni. Kira full safety lah Safety dengan barang siap semua helmet kan. lah. Kalau zaman Jack Man tu memang benda tu bahaya. Cuma kita ni tak banyak pemahaman tentang safety. Kita percaya dengan kita punya skill je zaman tu kan. Teori kita kata. Sebab macam satu saya pergi orang kata apa macam ni lah camping dengan family sungai. Sungai orang Hatong. Pak Long saya. Dia tempat tu pokok, tidak budak duk gayut. Gayut terjun sungai. Ya. Hak Pak Long dengan Mak Long ni, hak umur 50 lebih pun. Pergi dia buat agak. Saya tak berani sebab kan dia ada batu. Jadi kita macam kena aim betul-betul tak mahu kena batu. Ya, Takut tu lah. Aku Syekman zaman tu main juga akak-akak pokok tu kan yang berayut dia lintas parit main kan. Pokok ara kan. Kan akak-akak tu kan. So bila orang menebah parit dia kan potong benda tu. Itulah jadi permainan. Kadang terturun tu terbelah sangat kan. Tapi esok main lagi. Cuma yang ni dia buat tali yang betul-betul memang dah. Dia pakai tayar. Sambil duduk ni kan. Kalau zaman Yaman true Tarzan lah. Memang zaman tu idola kami Tarzan lah. Memang dia tengok Pak Long tu boleh panjat naik atas guna tali lah. Tarzan, Rainbow. Lepas tu kalau perang memang sebut combat lah. Sebab filem. Dulu Yaman tak tahu filem dia memang tahu. Dia main combat. Betul. Zaman tu senapang buat diri. Senapang membuat. Peluru bomban. Cuma apa yang Ni kayu panjang-panjang ni. Buat senapang. Pakai getah plastik lah. Peluru pakai peluru ni ya bomban lah. Bomban. Lah ni. Tak bomban. Dia pokok bomban. Dia pokok dia panjang. Dia bulat tau. Muncung bulat. Lepas tu hang potong kecil panjang ni. Lepas tu belah tengah tu hang potong sikit. Jadi macam wisil tu. Bentuk wisil tu. So tembok masuk peluru. Tarik. Nah, malu potong pendek-pendek je. Peluru bomban. Dan bomban tu juga di antara salah satu bahan untuk kami jadikan mainan. Bomban ni sifat dia betul macam cakap macam buluh tapi dia besar-besar tu. Macam buluh kecil. Kulit dia agak kerah. Tapi isi dalam dia macam gabus. Ya, macam gabus. So kulit dia tu biasanya orang Anyam buat bakui. Semat tepi bakui ataupun orang buat bumbung atap dulu, semat atap pakai kulit bomban. Nak semat dia tu. halus lah. Ya, dia bulat. Hang potong. Kopek so, tarik. So teras tengah dia macam gabus. So maksud dah senang diolah, dia potong. Itulah yang kami buat jadi kereta, jadi robot. Tapi mainan tu sehari esok dia kecut.
Okey. Buat lain nak sambung dia cucuk LED. Buat boat ni pakai beban tu. So buat peluru pakai beban juga. So ada je orang kampung Cik Man yang Cina Cik Man pakai peluru beban kena mata buta sebelah. Tapi zaman tu tak fikir takut maksud dia yalah kesedaran kita tentang keselamatan tu kita tak ni sangat. Itu lah yang tadi saya cerita tu kan. Dia satu kita cakap kita akan cakap pasal zaman. Tapi kan macam kita nampak Pak Bara tu kan. Dia punya zaman tu dia macam 5 tahun ataupun 10 tahun sebelum pada kita. Ya. So yang tadi kita cakap tu Pak Long dengan Mak Long ku dia boleh lagi main benda macam tu. Sebab dia macam duduk zaman dulu lagi. Kat sana. Masa suasana ada kan. Tahun 2005 macam tu. Style dah. Ya. Masa dia berjadi jadi. Nampak style tu lah. 2005 saya tak sedap apa lagi. Baru dah jadi 2. Dia kat Pak Bara tu view kawasan situ. Dah 2005 tu hang sedap ah. Macam mana keadaan style kampung. Tak hang tak sedap lagi tu kan. Hang lah 2005 tu Bayi Man dah agak moden. Macam kalau cerita pasal Pak Long dengan Mak Long Di tu rasanya dia mungkin senior pada Cik Man. Kami lahir tahun 80-an, mungkin dia awal 80-an atau 70-an. So memang slow life lah zaman tu. Memang apa je benda-benda yang ada di sekeliling sekitar itulah akan dijadikan mainan. So maksud dia kita sentiasa berfikir macam mana nak create benda ni jadi mana. Sampai Cik Man dulu pandai buat rantai daripada dia sekarang ni tak jumpa dah lah pokok dia ada buah biji-biji tau. Tengah dia ada lubang. Itulah kami cucuk buat jadi rantai. Sampai daun ubi kayu pun kami boleh buat rantai. So, itu kreativiti orang zaman dulu lah. Sebab Cik Man pasal 80-an, 90-an, 2000-an sampai sekarang lah 2026. So maksud dia peralihan zaman tu Cik Man merasa benda tu. Jadi kalau 2005 tu Cik Man dah moden. So, sebab tu yang aku cakap tu sebab dia pun tahun kebelakang sikit. Jadi 10 tahun ke belakang lah. Lebih kurang. Jadi dia punya hiburan tu masih kat situ. Tak banyak macam kita ni yang kita dah banyak hiburan kita kat phone je kan. Contoh kita main phone, dengar lagu kat phone. Lepas dia dengar lagu dah radio macam tu lah. Tahun 90-an pertengahan 90-an kami dah dimomokkan dengan arus pemodenan tahun 2000. 2000 tu masa tu myself dah maksud dia dah dididik tentang pemodenan nanti ni Y2K apa semua benda ni. So kena macam mana tu kan Cik Man dapat bila dah dididik dengan tahun 2000 yang akan datang. Imaginasi Cik Man tentu apa dia? Adakah Cik Man imaginasi tu macam New York ke apa sebab tentu kita nak fikir belum dalam movie kan. Belum. Cumanya bangunan tinggi apa. Cumanya di zaman tu Cik Man terfikir benda yang tak logik tapi ada sekarang. Contoh kalau zaman tu tak ramai orang pakai handphone. Saya Cik Man dulu biasa pakai handphone tapi Motorola yang gedabak tu. Yang pakai button semua kan. So Cik Man terfikir zaman tu masa ke depan nanti mesti dia buat phone yang tak ada apa. Tak ada button, tak ada keypad. Full screen. Tapi Cik Man fikir benda tu mesti menyusahkannya. Full screen anak guna macam mana? Anak touch macam mana? Kita maksud dia kita berimajinasi macam tu. So bila zaman sekarang Cik Man fikir macam benda tu jadi dan sekarang aku guna pun benda tu mana ada keypad. Tahu Cik Man fikir sebab tu dulu sampai ekspedisi buat lagu tahun 2000 ramai orang serbu. Zaman tu dimulakan dengan Y2K, nanti zaman komputer, zaman virus komputer. Dia gelombang dah agak besar. Yalah, macam kita memisah di zaman sekolah rendah. Yang mana kita dimomokkan nanti wawasan 2020 kita terbang. Ya. Itu yang aku tanya tu sebab tahun 90 nak main ke 2000 dia umpama macam analog nak ke digital tu kan. Kita tahun 2010 ni dia dah digital tapi nak kemodernkan lagi. Dah ada kereta semua tapi kereta terbang pula. Benda tu tak ada asal. Cuma melalui fasa di mana hiburan kami kena dengar radio. Maksudnya setiap kali radio putarkan lagu baru kan kami teruja. Maksudnya Cik Man aku duduk balik sekolah, duduk stay tepi radio semata-mata nak dengar lagu baru je. Hari ni mesti ada sekali ni. Hari ni mesti ada sekali. Contoh macam itu Mega, zaman tu Mega buat keluar lagu kan. Tunggu je. Masa tu ada radio 1, radio apa kita? Radio RTM lah. Zaman pujaan 10 Nescafe. Cik Man ada di zaman tu di mana kumpulan yang ni yang Cik Man ingat lah.
Kumpulan Mega launching album dia. Single dia Nina Karina. Asyik dia cakap TV sama dah dekat radio. Kumpulan Mega muda-muda lagi kan. Nina Karina. Lepas tu hari-hari tunggu Isabella. Sah. Dengar Isabella. Ini Isabella. Sampai zaman tu iklan dekat RTM pasal dadah kot pun pakai lagu Isabella tau. Tapi tak ingat dah lirik dia. Isabella. Isabella. Wah. Betapa popularnya. So Cik Mat ada di zaman di mana Wings dengan Search kena potong rambut dengan Menteri Penerangan, arwah Datuk Muhammad Rahmat. Ada di zaman tu. So zaman tu dari zaman kami dekat tengok dekat radio. Kalau tengah malam kan mak bising. So, radio tu pasang slow. Dah dengar tu kan. Letak ni radio kat sini. Tak dengar. Besar lah radio tu. Bukan besar. Tinggi ni je. Macam tu lah. Kita angkat. Letak tepi pantai. Okey. Nanti siaran dia lari sikit, pusing sikit. Ya. Dulu pakai bateri kan. Bila malam hiburan kami adalah kami nak dengar segmen seleksi pilihan pendengar. Zaman tu ada ucapan-ucapan kan. Kita seronok lah dengar. Dan bila zaman dia main bulan puasa pula, dia ada segmen dia waktu subuh. Waktu subuh tu kalau tapi ni kira macam moden sikit lah. Ismail Halil punya segmen akan ada kola-kola yang maksud dia bercerita tentang pribadi dia terpisah dengan mak ayah. Raya ni mungkin nak balik, ada yang panduan baru keluar. Macam suka gila dengar zaman tu. Sampailah ke zaman di mana dengar Walkman pula. Tu yang kadang ada majalah Ujang ke benda ada buat pasang kaset kat Walkman, ambil earphone letak, baca buku lirik. Itu zaman dia tu. Zaman Jackman tu. Sampai zaman ke Discman tu kira Jackman dah kejar dah 2000 ke atas lah. Main skuter pakai audio system ke Discman. Phone tak boleh nak connect ke audio system lagi. Yang boleh engage lama. Engage yang macam tu kan, yang pacak tu kan. Saya engage dah. Tu yang engage yang second queue apa benda dah. Yang main game juga kan, tapi dia boleh call yang macam ni kan. So engage yang first, design dia lagi lawa tapi nak cakap kena macam ni. Tu boleh connect kat audio system. Ada member seorang pakai. Zaman tu ni kalau kita nak connect, dia akan check infrared dulu, baru Bluetooth, cucuk wire. Direct ke M. Dulu cucuk wire. Cuma kalau nak masuk lagu kena pergi ni PC zaman tu juga kedai-kedai phone, zaman Discman, Discman lepas zaman Discman dia muncul zaman MP3 player. Besar-besar 2 jari ni. Nak masuk lagu kat mana? Kena pergi kedai phone. 3 lagu RM5 kot. Tak silap lah. Kalau ambil 10 lagu dia murah sikit je. Zaman kemeriahan dia. Ada. Meriah lah. Orang pergi download lagu semua ni kan. Zaman kemeriahan aksesori phone, Nokia semua. Zaman tu kedai phone memang sentiasa penuh orang ni. 2010 bawah dah. Sentiasa penuh orang. Memang best gila. Saya memang melalui pasar tu dia bergerak. Tentang scene music pun dia bergerak. Sebenarnya Cik Man tak boleh nak ingat semua benda. Tapi Cik Man ada dalam timeline tu, timeline di mana orang dress up rockers gila-gila kan, macam filem Mamat Khalid, kayak base ketua. Zaman tu Cik Man sekolah Honda lagi. Maksudnya sini Cik Man orang-orang dewasa. Rambut ni, baju lengan pendek dia gunting tau. Gunting ambil ada terbuka. Dan yang dah digunting tu hari-hari pergulung. Jadi macam zaman glam rock. Dia set glam rock. Menggulung. Sudah bergulung-gulung lah. Bawah pun sama juga. Rantai pakai ni piece kan. So yang mana macam kan zaman tu aksesori tu susah nak dapat. Kecuali mungkin hang pergi KL lah, BCM benda kan. Serta budak-budak kampung pakai apa. Kalau pergi town pakai serai ke Buntang kan, tak logo Mercedes. Kan kat bonet kan ada tergulak bulat tu. Ambil pakai je. Mahal. Kasut elegan ni. Belakang ada paku lah. Kau tengok brother zaman balik sekolah Honda ke Bisker, berhenti lah kedai apek kan. Zaman tu dapat lagi keropok yang harga RM5. Keropok ikan RM5. Teh ais 6 kupang. So berhenti lah. Brother yang tunggu bah kelang ni memang dress up rock habis.
luar ketat, bawah bukat, legend ada paku, pantai penuh ni, mata celak, rambut saya macam arwah Syamrin dulu, gulung dia tak panjang, ada yang dia panjang lah, ni yang gulung panjang, ada ekor sini. Lepas tu ada remos turun. Itulah zaman kegemilangan public phone bro. So orang-orang yang ada duit dah start masuk phone rumah. Maksud dia sweet dia kat situ. Maksud dia bila hang susah nak berhubung tapi hang dapat berhubung juga. Jadi nikmat. First memang kena beli jiwa mak ayah dulu lah. Sebab nanti hang nak call ni. Memang kalau pergi contoh memang budak-budak ikut sini-sini pergi lepak. Mana pergi lepak apa public phone lah. Biasanya dekat area public phone akan ada orang jual burger. Jadi benda tu dia connect macam tu. So dapat lepak situ lah. Beratok ni public tu. Ada yang buat kerusi lagi. Ada yang buat kerusi tinggal kat situ. Sediakan lah. Macam nak beratok pergi buat pasport lah. Cik Man beli benjo. Tu nak beli burger tak mampu lah. Beli benjo 7 kupang ke 8 kupang macam tu lah harga benjo lah. Sebab saya ingat saya tahun 2010 area sebelum bawah sikit saya beli benjo harga RM1. Sekarang kalau kita tengok dalam filem-filem lama, burger, street burger tu dia sangat sinonim kan dengan budak-budak muda lepak, budak-budak rockers lepak kan. Itu memang tu zaman dia. Masa dah zaman tu nak pergi mall, pergi mana? Ada mall. So bus stand memang spot lah. Store burger memang spot lah. Okay. Ni kita dah masuk banyak benda berserius kan. Start. Saya nak pergi ke benda lain. Ada yang tengah bancu. Cuba korang. Okay, tadi Cik Man contoh pasal zaman Cik Man yang serius. So macam mana Cik Man tengok benda yang kata apa, dulu Cik Man imagine tengok macam mana sekarang. Macam mana lalu zaman tu kan. Hang kan Cik kan, apa yang rasa waktu zaman dulu, lepas tu sampai sekarang yang rasa macam terkejut gila. Soalan tu agak berat lah. Tapi memang dia tak lain sangat. Saya nak beri contoh, hari tu saya takut dia tiru. Ya. Better dia cari sendiri. Apa benda yang hang tak expect masa ke depan, masa hang budak? Sekarang dah ada. Kereta EV. Mana? Kereta EV. Masa tu hang dah terfikir lah kan ada kereta EV. Fikir tak? Contoh kalau Waktu tu umur apa? Sebab waktu tu hang dah tahu ke kereta tu isi petrol dan bawah tahun 2010 ha. 2010 umur apa? Aku lahir kan tahun 2000. Tahun 2000. Yalah 2000 ya 2006 umur 6 okey. So tentu umur 10 tahun. Dah jam 4. Biasalah budak-budak kan mesti ada fikir lah. Kadang-kadang lah. Kalau nak relate ke EV ni dia, Cik Man ni di zaman dah bekerja tau. Zaman dah bekerja, kita sinonim dengan forklift yang ada enjin. So zaman tu baru diperkenalkan forklift yang pakai bateri. So semua orang di zaman Cik Man beranggapan benda yang pakai bateri ni menyusahkan. Yes, dan itu logik lah sebab Cik Man dah zaman tu dia dah bekerja. Jadi dia faham sistem enjin. Untuk dapatkan power kita perlukan sistem enjin. Macam mana enjin ni perlukan petrol. Tapi takkan umur 10 tahun dah boleh. Sebab kita faham logiknya bila enjin dia ada umur, dia ada piston, tu yang nak, maksud dia nak dapatkan power dia kat situ. Besar size piston, besar compare dia, besar lah tenaga yang dia bagi. Itulah. So bila bateri, Cik Man berfikir dulu macam mana hang nak naikkan, maksud dia punya power melalui bateri. Benda tu digerakkan. So first dulu kami Cik Man dulu masa awal 20-an beli forklift Komatsu. Dia nama Komatsu. Pakai bateri. Komatsu. Dan Cik Man rasa benda tu sama lah. Setiap hari aku nak kena cek bateri, aku nak kena cek bateri. Then mungkin zaman tu sistem bateri ni belum solid. So selalu ada problem. So, jadi orang di zaman itu sekali dengan Cik Man beranggapan benda yang bateri adalah menyusahkan semua. Dia luar pada kebiasaan. Tapi waktu tu adakah benda tu yang bateri harga dia lebih murah? Tak kau. Bateri dia mahal. Okay, sama macam sekarang. Cumanya Cik Man faham. Okey, penggunaan contoh jentera yang ada bateri dan ada enjin. Okey, untuk
kegunaan indoor lah dalam kawasan Geylang kan. Kalau berenjin, asap dia kan tak bagus. Ya. Kita mungkin bateri lebih bagus, cuma macam di zaman itu kami dah terbiasa dengan benda asap ni. Kan di zaman dulu tak banyak rule yang ketat. Jadi kita macam benda tu biasa lah. Yalah, satu sebab zaman tu juga tak banyak kenderaan macam sekarang, tak banyak kilang macam sekarang. Jadi untuk hang rasa air pollution, pencemaran udara tu macam tak ada apa lah. Mereka pun nak bekerja pun nak bah. Ni kalau sekarang ni hak nak bah semua tu masing-masing kerja kereta. Walaupun hakikat dia satu teknologi itu dicipta adalah untuk kebaikan masa depan. Cuma Cik Man tidak menolak orang yang berada di zaman ini susah nak menerima pembaharuan yang mungkin menjadi keperluan di zaman depan. Yes. Sebagai contoh, bapak-bapak kita akan anggap dresap kita merepek. Dan atuk kita akan anggap dresap bapak kita merepek. Yes. Dan kita akan anggap anak kita merepek. Yes. So, macam rasa macam benda tu normal lah. Walaupun dalam maksudnya dalam cara hidup ni kan. dalam konteks kereta EV ni sekalipun. Sebab zaman Jerman memang aku benda pakai elektrik, ingat kereta Dacia Kuro kan zaman Jerman kan top benda tu. Ada Kuro. Tapi berbalik pada hang, aku nak tahu pada hang apa dia yang hang rasa tu. Okey. Ini aku tukar aku. Okey. Dulu aku ada pick up kan zaman phone kan. Okey. Zaman kata phone boleh tukar screen situ kan. Saya pick up lain pula. Phone aku pick up one day nanti kan 20 tahun ke depan kan. Mungkin tak bentuk macam ni lah, dia bentuk screen situ tekan. Kan dalam movie kan ada jenis itu. Macam sama saya je. Bukan. Cik Man punya macam ni, bentuk macam ni. Oh, hanya bentuk 3D lah. Macam 3D tu. Okey. Dia tak berjisim lah. Tak ada jisim. Mungkin ada so. Macam sekarang ni kalau kita pakai apa benda, contohlah pakai spek tu kita nampak apa panggil apa? Itu. Yang apa kamera 3D lah, 3D lah kita. Dan kat tangan lah. Macam hologram apa benda. Hologram macam tu lah tangan. Pick up tu. Dulu hampir nak sampai ke situ tu kan. Aku pick up tu. Tapi sekarang masih tak ada. Tapi yang nampak yang spek mata tu orang panggil kan. Yang boleh nampak tu. Okay, sebab aku cerita tentang phone pula. Sebab Imam melalui evolusi phone Okey. So kita dari zaman analog lah senang cerita kan. Telefon rumah. Phone yang skrin dia besar tu je. Yes, starting telefon rumah dulu kan. Yes. Skrin. Skrin besar ni. So kalau telefon rumah dia punya lock screen dia tahu apa dia? Dia ada pintu dia. Ni yang kita anggap kita ni lock screen kan. Phone rumah dia ada macam dia punya apa sangkak dia tu. Okey. Pakai double tick pun letak dekat button tu. Berkunci lah solid. Tu lah cara dia dulu. Sekejap, tapi boleh angkat kan? Angkat tapi tak boleh, anak-anak tak boleh nak dial. Boleh menerima panggilan sahaja. Nak main-main call orang tak boleh. Nak jimat lah. Time tu rasa cah dia mahal tau. Dia bukan tentang penjimatan cik. Zaman tu perak. Ya, faham. Hang dengar suara orang dalam phone, orang rasa macam canggih gila lah. Rumah cik memang masuk phone lah 721 416 446 lebih kurang macam tu lah. Sebelum Pada pengen buat panggilan hangit, kami budak-budak kampung dah buat benda tu. Dia kalau contoh kita tekan-tekan nombor random dapat lah. Dapat. Asalkan kod dia kena betul ya. 721 716. Dulu berapa digit? Berapa digit? 221 12 3 4 6. 6 digit lah. Oh, macam nombor office. Office. Yang sekarang ni ada pakai, tapi banyak kan macam office, kedai-kedai yang pakai itu hari. Sebab dia tak pakai SIM card. Tu bukan handphone. Telefon rumah. Dia bunyi Zaman tu kami dah main call orang. Pergi rumah member pun main phone je. Call, kacau orang. Dulu kami suka tekan tu. So bila zaman phone tu, tapi zaman tu nak beli phone mahal. Macam mana beli phone Nokia. Bukan 33 sekupang, sebelum 33 sekupang. Memang sepanjang shape pada ni kot. Lebar dia zaman tu dia tak lebar sangat. Kalau Motorola lebar betul. Dia macam ni, lebar macam ni tapi dia tebal. Macam botol shampoo lah, lebih kurang.
Oh, jemput Tapi zona hang duduk kampung memiliki phone sekadar untuk belagak je sebab line tak ada pun. Tak kena panjat pokok tau, borderline. Betul kan ada pokok. Dia ada line. Ya, barulah ada mic ke zaman Segem. Segem kecil sikit. Segem apa handphone lah. Handphone. Segem pun dia bentuk macam kacang, panggil segem kacang. So masa tu macam line dah start ada, tapi SIM card zaman tu nak beli 4.5 ke 5 macam tu lah. Ya. Hai. So baru lepas zaman Segem, Alcatel. Okey. Alcatel okey. Alcatel, Siemens, Motorola tu antara yang awal. Then dia masuk Nokia. Start dengan sebelum 33 Sekupang 3320 dia panjang sikit kot. Lepas tu baru masuk 33 Sekupang tu yang fenomena. Saat dia yang antara yang terawal bentuk dia kecil. So umpama zaman tu dia macam phone ni compact, so canggih lah. Itu yang dia macam fenomena. Dah satu lagi phone. Ya, dua tak habis. Panjang cerita dia ni. Tu bila 33 Sekupang keluar. 33 Sekupang harga lebih kurang kat 500 juga. So, total dengan SIM card dekat 1000 lah lebih kurang kan. Cuma itu bentuk phone paling canggih di zaman tu ni. Hang pakai 33 Sekupang tu memang pecah kepala lah. Cik Mak first pegang lah banyak membeli kan. Gila 33 Sekupang kan. So kita budak kan. Budak ni biasa main lah. Tekan pom. Telah kat skrin dia ni apa tau, PUK. Kena bar tu Okey pak. Okey PUK. Okey. Bang ngatak aku ni. Oi, gila tak letak. Benda mega canggih yang hang tak mahal gila kot. SIM card saja pun dah mahal kan. Kita perak zaman tu kan. Itulah awalan zaman message yang macam-macam bentuk. Itu pun rasa canggih gila. So, macam message masuk, inbox dah full, dia akan naik tak kena padam lah. Padam. Story tak banyak. Lepas tu ringtone beli kat Majalah Mangga. Ringtone je beli. Ada yang beli buku dia buat sendiri. Lepas tu tempo dia berapa. Satu lagi benda yang best saya kalau hari raya. Ya. Kita akan hantar kat kawan-kawan kan. Yang sagi kalau contoh bentuk love. Ya. Hari yang ni contoh buat titik sini. Lain buat. Macam mana bila teknologi tu aku nampak dalam hidup ni, bila teknologi tu dikurangkan, hak akan guna apa yang ada sebaik yang boleh untuk sampaikan mesej. Sekretif yang mungkin. Macam mana buat prank orang kan. Mesej tu hang boleh tekan salah-salah. Okey. So macam tekan kepada semua kenalan. Tapi dia ada limit kan. Kalau ni jadi dua chat okey. So pada kenalan yang mengenali Cik Man, Cik Man telah pergi meninggalkan kita. Lepas tu tekan dua kali pun untuk pergi ke tandas. Send render kat kawan-kawan kan. Semua melompat tu. Semua menangis-nangis je. Lah cakap, tengok malah balik apa menangis. Tekan lagi sekali tengok. Haram je dah hang. Tekan next baru dia pergi ke pula untuk pergi ke tandas. Space satu lagi kan. Ya sebab dia ada berapa baris ya, 4 baris macam tu. Ya. Tapi best lah zaman tu. Macam dia mengorak random pun dalam phone juga. Even macam tadi Cik membuat tu pun, itu satu gurauan kita dengan kawan. So kita gunakan teknologi yang ada, apa benda yang kita boleh olah. So, itu kreatif lah benda tu. Okey, selepas zaman tu dia keluar zaman polifonik. Ringtone polifonik. Macam mana? Dia kira ringtone biasa yang ada reverb lah, senang cerita. Bunyi dia mirip kepada bunyi asal lah. MP3 tak keluar ni tau. Cik Man beli Nokia apa 3100 kot. Masa tu zaman tu pun semakin mengecil. Saya cakap putaran zaman sebelum tu handset kita dapat-dapat. Lepas tu dia mengecil paling kecil. Sekarang kan dah besar-besar balik kan. So zaman tu zaman handset ni paling mengecil tu semua fight tau. Samsung Blue Eye, True Eye, lepas tu Alcatel. Ada satu phone macam mana tengok jenama apa. Dia punya iklan kat TV. Tak tangan dia ni, dia menyembang. Sawet sebelah perasan. Ingat sembang ada. Lama pula ada phone sama. Style gila. Saya imagine tu, saya nampak idea. Saya tak pernah tengok tapi baik lah idea tu. So Nokia dia akan lepas dia sebelum zaman polifonik tu dia dah start pula yang kecil-kecil lah. Butterfly lagi benda lah, bentuk kepala kucing semua kan. Zaman tu 1300 tau butterfly. Bukan Nokia 33 Sekupang dulu 1000 lebih juga. So yang je ingat banyak membeli 500 lebih.
Okay. Yes. Dia butterfly tu sebab saya Yang ingat. Sibu lebih butterfly. So dia main zaman yang kecil polifonik. Okay, ni Eman nak cerita tentang MP3 lah. MP3, MP4. So barulah Nokia dia bergerak. Nokia ni antara company yang zaman tu memang king lah. Dia punya phone tu model dia keluar cepat lah, macam-macam. Kadang kami ni sampai tak tempat apa pun. Keluar ni. Semua cutting dah luar, keluar besar-besar tu. Zaman tu gantung kat dada bro. Ada. Takkan tak pernah tengok benda tu. Push apa dah ada back phone tu Bag yang pun benda bro. Tali kat sini ni. Okay, yes. Dia macam tali benang yang kita buat gelang. Lepas tu phone ni, hujung ni dia ada celubang. Umpama tindik tau. Betul. Dia lubang ke sini, lubang ke sini. Masuk. Gantung kat dada. Lepas tu masuk. Kan lagi yang gagal dia. Ingat. Dia macam-macam tali dia. Dia cakuk kat sini, pegang. Okey. Kan? So itu zaman dia. Dan bila dia Itu yang konsep kat kamera daripada pakai pula sekarang. Macam soalan hantu house. Yes. So dia berputar ke zaman handset besar balik. Zaman tu yang panggil handset sembilu. So rasa sebab drama sembilu start keluar tu, dia keluar tu dia start ada macam MP3. MP3 ada lagu lah. Tu yang ada memory card tu. Nak masukkan lagu. Cuma Jaman boleh cerita kalau kat Malaysia saya ingat Jaman lah. Handset pertama yang boleh mainkan video MP4 Motorola. Tapi tak ingat model apa. Motorola tu dia besar lebih kurang macam ni. Kiri kanan dalam tu dia ada macam built-in punya lampu. Bila hang main lagu dia lampu merah biru. So yang first MP4 member Jaman beli buat main 1000 lebih. Gila cakap phone boleh main video sekarang ni. Benda yang tak expect tau. Di zaman tu kira awalan dia bila phone tu boleh main MP4. Kami Dan tu okey je kan. Dan tu saya boleh imagine macam Palau lah. Tapi kualiti dia macam mana? Cakap Mesti quality kalau untuk Jerman orang yang di zaman tu piau lah. Bila kalau sekarang cak main 3GP lah. 3GP lah. 3GP lah. Tengok orang pun renung siapa dia macam tu. Ya. Kira untuk zaman sekarang punya kualiti ni Cik Man di zaman itu tak pernah terfikirkan ada kualiti saya buat ini kan. HD, Full HD, 8K lah gila. So masa tu lah evolusi phone start membesar balik. Saya memakai Nokia sabun. Okey, sabun, daun. Okey, daun ya. Tapi selepas zaman sabun, daun apa semua tu Nokia start drop. Start jatuh. Motorola naik. Motorola naik. Pakai juga Motorola yang nipih tu. Yang nipih dia punya screen dia macam robot sikit tu. Dia ada keluar satu yang jenis macam ni, satu jenis lipat. Dia nipih lah. Dia lebar. Jenis lipat pula zaman tu. Sekejap. Yang Nokia dia ada merah putih slide. Time tu ke? Express Music. Cuma bisa pakai agak. Di zaman tu juga ke selepas dia tu ke sebelum? Dia ketika itu timeline tu juga. Dan timeline Express Music ni ada fight dengan Sony Ericsson. Dia kan maksud tadi depan Nokia turun, Sony Ericsson nak Sony Ericsson ni dia tengah fight. Tengah panjat. So Sony Ericsson dia keluar dengan kamera Cybershot. Yes. Okey. Itu yang makan market tau. Lepas tu dengan speaker dia, dengan sound dia, dengan zaman tu paling hebat kalau gambar dia. Kalau Nokia ni macam hang apa paranormal punya gambar ah, tangkap gambar blur-blur macam tu kan. So Sony Ericsson dia main dengan cara tu kan. Mendunia juga Sony Ericsson mendunia juga zaman tu. Lepas tu baru dia main di celahan kemunculan BlackBerry. Dia ada Lenovo. Okey. Tapi yang bunuh semua ni starting dia Allah Akbar. Abi bateri ya. Bukan. Tu. Ni semua padam. Oh, dia pun tutup. PowerPoint. Dia lampu ni. Okey, ada balik. Lampu ada apa? Plug. Ada yang tertekan kot. Kan tak zaman dia tekan. Saya rasa ada ni dalam plug point head depo punya ni. Musik. Sama-sama sambung. Sampai mana tadi aku lupa. Okey. Okey, yang membunuh semua benda ni adalah BlackBerry. BlackBerry dia, zaman tu orang tak buat lagi dia main keypad macam komputer. Apa QR dia macam komputer. Jauh. Pun itu je yang kalau kan. Satu sebab BB pin kan? Ya. Okey. Pun Cik Man rasa benda tu menyusahkan. Banyak sangat. Apa benda kata kepit banyak macam ni kan.
Sebab kita tak pakai lagi. Dia BlackBerry demai dengan kelebihan dia senang akses internet. So, semua artis pakai. Oh, zaman tu kalau interview, oh saya pakai BlackBerry memudahkan urusan kerja saya, nak menguruskan jadual apa semua. BlackBerry je. Kita pun macam nak cuba pakai sini BlackBerry Curve. Pegang-pegang, first hang pegang body dia berat, ringan gila. Hang pegang zaman tu macam ni lah, macam hang pegang casing ni, gebu. Zaman tu mana nak cari benda gebu macam tu. Tiba-tiba hang pegang BlackBerry. Material dia macam sedap. Dia tebal tau. Cuma ya, dia tebal. dia yang ni dia runcing ke depan, ni runcing ke belakang. Okey. Ada macam tu bentuk dia. So hang pegang tu harus premium gila. Lepas tu tengok skrin dia zaman tu padu lah. Skrin lawa, tambah lawa. Lepas tu pakai ringan tau. Maksud dia ringan, dia punya smooth. Oh, masa start tu lah BlackBerry. Tapau habis lah semua. Okay, yang lain-lain tu still ada lagi pakai Nokia. Keluar lah Lenovo, Sony Ericsson. Zaman tu apa lagi ya? Sony Xperia ada juga time tu. Tapi dia tak lama sangat. Ya, Sony Xperia. Balah cik. Lah. Xperia ada fokus ke kamera. Xperia sampai sekarang power lagi kan. Ada ke? Ada. Susah jumpa di kalangan. So, selepas tu yang selepas zaman di BlackBerry tu yang ni. Malah ni branding dah lama dah, tapi dia strategi dia power kan, dia buat lain pada orang. Barulah dia bunuh semua sampai sekarang. Okey. Majority orang pakai. Ya. Bila Huawei tu orang macam, sebab Huawei tu dia selepas tu yang main selesai potong BlackBerry adalah touchscreen. Ya, touchscreen. Dan time tu Android, Samsung yang pegang. Samsung Corby. Yes. Saya ingat Samsung Corby adalah salah satu handphone touchscreen yang tak pakai Android. Dia yang terawal, dia ada button 3 bawah. Macam mana nak pakai tu? Yang pakai selepas tu. Okey. Galaxy Trend. Okey. Lama aku pakai benda tu. Rasa hebat gila kan Galaxy Trend. Berarti Samsung mendunia. Dia mendunia betul. Tentu Apple mai. Ya, so dia pun bersaing dua. Sampai sekarang ni dah macam-macam kan. Macam nama. Sebenarnya zaman dulu orang yang tak suka iPhone lah, iOS. So kita lama pakai Android kan. Cumanya betul lah orang cakap bila anda pegang iPhone ni, hang tukar phone lain dia macam tak sedap. Satu gian dia dia pandai pegang orang dengan apa dia kan. Kamera dia cantik. Yes, kalau kamera lain tu ada banyak megapixel ke apa, dia cantik, dia kekal kecantikan tu. Kalau hang buat story apa semua ni cantik. Dia macam mana dia baca trend tau. Instagram akan naik apa semua. Padahal ada upgrade sikit dah. Yes, itu tak banyak pun. Pasal memang still lagi pakai model lama 15 kan. Sebab masa 15 saya pun 13 ni masih okey. Masih sedap lagi. Cik padu usia cik 17. Latest sign. Anak muda. Awet bagi. Bukan. Mana ada. Bukan. Maaf. Itu apa? Lupa nak cerita zaman Polyphonic tu. Kan tak boleh main MP3 kan. Okey. Tapi memang pakai zaman tu phone tu ada radio. Okey. Yes. Zaman tu ada dah hiburan dia. Cucuk. Earphone tu sebagai antena. Cucuk, sang tak. Scan tak. Boleh akses internet pakai GPRS. Yes, saya ingat. GPRS. Tapi bapak mahal ni. Yes. Baru buka www.kepalalintang apa semua. Tekan kredit habis RM10 dah ajai dia. Betul, saya ingat. Saya pernah lalu benda tu juga, tapi handphone sepupu saya. Lepas tu yang best apa zaman tu? MMS. Ya. Tak gambar. MMS. Best kan? Dia sebelum nak masuk tu dia ada logo berpusing kat atas tu, dia zap. MMS. Aku tak ingat, tapi rasanya dia macam media message something macam tu lah. Dia boleh hantar gambar lah. Yes. Zaman tu sebab kan dia SMS. Zaman SMS kan dia tak ada colour apa semua. So bila kita start dapat phone yang skrin dia ada colour, dia hantar gambar. Boleh hantar gambar. Benda baru lah. So MMS tu rasa macam gila lah. Kawan dengan perempuan awet yang tak gambar muka kan. Zaman tu selfie dia macam ni. Yes. Ada. Ya, sebab tu kalau tengok yang macam Ryan Bakri dia buat konten yang macam macam tu kan. Pakai KOB. Dia main ke Android rasanya baru start kamera depan. Tapi ada fasa juga. Nanti memang tak ingat. Dia start ada kamera selfie tu. Yang wujud kat atas suara foto tu. Yes. Yang saya tahu yang ada dulu pakai Samsung Oscar. Tapi kan Ryan Bakri buat lagu pakai
Ni. Aku buat benda tu dulu. Sial lah. Cakap dia buat konten tu buat betul lah. Aku buat lah dulu benda lagu tu. tu. Lawak lah tapi nak cerita zaman awalan 33 Sekupang tu zaman pakai aku upgrade sikit lah 3315. Tapi benda dia. Ya. Dia saya tak ingat lah handphone zaman bila. Okey, 33 Sekupang boleh cucuk earphone tak? Dia selepas tu zaman-zaman tu ada kan? Boleh. Okey. Cik Man pernah tak layan lagu jap tu kan? Dia pakai tapi kita tak nak lagu layan apa. Layan lagu yang dalam tu. Aku tak pernah tapi aku pernah buat lagi bangang pada tu dia. Okey, apa dah? Itu 3315 Okey. kan zaman tu biasanya kawan-kawan lepak dekat simpang-simpang kampung lah. So bila naik motor konon-konon lah orang call lah nak bagi orang dengar. Pasal hari tu sambil naik motor. Wiu. So macam nak beritahu aku pakai phone ni 3315 bila dia dia macam tu kan lampu dia dia ada irama plap. Zaman tu ada lekat kat belakang tu. Dia ada lampu kelip-kelip kalau orang nak call. Okey. Pasal rintu ni pasang nak dekat simpang pula ramai budak lepak pasang rintu. Dia tengok tu. Cik lalu lepas padahal tutup rintu ni kan jawab call nak bagi tahu kita pakai phone. Peraknya zaman tu kan. Rintu banyak tu tit bunyi kan. Tit. Tak aku pernah layan benda tu. Buka layan. Tapi tekak pula. Sayang ada barang tu dah hilang lah. Memang tak ada je. Ada tapi mahal lah kata nak jual mahal. Cari tu sama macam Mang tapi kita buat dalam version lain. Cuma bagi penutup sat. So, kita dah banyak ni dah ni. Untuk ni lah. Okey guys, itu sembang merapu kita dekat campsite kita malam ni. So thank you. Jadi dah suruh Cik Man buat penutup untuk segmen ni lah. Yes. Kan? So, kita masih dalam kita punya season 1 sebab kita season 2 kita belum start, studio belum settle. So ini adalah episod bonus lah. Itu dah bonus, yang ni bonus juga lah. Sejak mana ucapkan terima kasih banyak kepada hampa yang support dan sokong kami walaupun kami ni bukan siapa-siapa, kami just minat buat benda ni dan hampa dan harap hampa suka dan mana yang suka tu terima kasih banyak. Boleh komen kat kami apa idea yang atau apa yang hampa suka kami sembang, apa yang hampa suka Cik Man sembang, apa boleh komen kat bawah. Aku akan tanya Cik Man lagi. Atau ada benda yang pernah kami repair, insya-Allah kita cuba dan kita punya famous ataupun penambah baikkan apa ke. Itulah maksud tu. Kau senang dia buat kerja. Ataupun ada penambahbaikan untuk dia ni. Silakan komen. Dia ready untuk dikecam. Ya. Jangan aku tak boleh kena kecam. Kau yak apa? Terberhenti aku. Okay. Sama. So thank you sekali lagi pada hampa yang sudi follow support kami dan harapan Cik Man adalah hampa boleh buat orang lain suka kat kami juga. Kau jangan menyampur aku tak habis lagi. Kau jelas suka tu dengan. Okay dah. That's all. Okay. Bye.